alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi, apa khabar semua? Ahli-ahli akademi Ju teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Ya Allah, saya bengek tutur saya ni sebenarnya. Macam mana ni? Dah tak ni ha. Okey ha. Okey, apa khabar semua, sihat ya? Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kita dipertemukan sekali lagi dalam program pula ya, dalam slot SGA, small SGA tu means small, G tu group assessment ataupun small group activity lah. Maksudnya sesi coaching kita. Okay. So pada kesempatan inilah untuk Kak Baiti bertemu mata kan. Kini nak lebih close dengan ahli-ahli klinis dahlah supaya nak dengar sendiri cabaran-cabaran ataupun masalah yang anda hadapi sepanjang buat Business Forever Living ni. Sebenarnya slot utamanya itu. Sebab kita ada banyak slot yang kita dengan kelas, betul tak? Dengan kelas, lepas tu bila dah dengan kelas kita praktik. Bila kita praktik tu, of course kita akan hadapi banyak cabaran. So waktu inilah waktu yang paling sesuai, waktu yang Kak Baiti nak dengar anda punya cabaran tu so that kita boleh sama-sama selesaikan. Kita sama-sama mencari solusi. Okay, so alright. Okay, hari ni sebenarnya Kak Baiti, sekejap ya, Kak Baiti nak share sedikit lah, nak share sedikit. Mana ya? Kak Baiti punya ni tadi dah buka dah. Sekejap ya, sekali lagi. Sekejap Kak Baiti buka dulu. Tadi Kak Baiti ada cakap kan pasal dekat dalam grup tadi tentang Sebastiau. Ingat tak Sebastiau? Ni sekadar inspirasi, sekadar macam untuk kita menaikkan semangat lah kan. Supaya kita ni bila kita tengok kita susah, kita tak buka majlis dulu kan? Kita buka majlis dulu. Majlis kita dulu dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, sekejap ya, Kak Baiti buka dulu gambar Kak Baiti ni. Okey, right. Sekejap ya, Kak Baiti nak share skrin kita. So siang tadi Kak Baiti ada share tentang Sebastiau. Siapa ada baca pasal Sebastiau tadi? Siapa ada baca? Tulis sudah dekat ruang komen. Ada tak? Siapa baca? Ada. Tulis ada. Kalau ada tulis kat ruang komen. Perasan tak ada Kak Baiti upload kan cerita tentang Sebastiau ni. Bagi siapa yang tak kenal kan. Yelah, sebenarnya kan dalam bisnes kita ni kita kena kenal tahu kita punya ahli-ahli tim kan. Daripada dalam negara sampai keluar negara kita kena kenal. Lepas tu seronok buat Business Forever Living ni. Bagi Kak Baiti sangat-sangat seronok, sangat-sangat bertuah. Allah jumpa dengan Kak Baiti dengan Business Forever Living ni sebab Kak Baiti boleh tahu tentang satu dunia. Maksudnya Kak Baiti bila Sebastiau ni asal seorang pengemis. Betul? So Kak Baiti suka dengan kisah dia ni. Masa first Kak Baiti join Forever Living pun Kak Baiti dah diceritakan oleh para leader tentang Sebastiau ni. Dan ni membuatkan Kak Baiti lagi macam bersemangat tau. So kisah-kisah inspirasi orang-orang lama kan. Bukan orang lama. Maksudnya sampai sekarang pun dia ada lagi. Cuma dia masa tarikh ini ni dia dah 6 tahun lah dia dapat. Dia dapat bonus USD ni setelah 6 tahun dalam Forever Living. Dan dia ni dulu seorang pengemis. Dan dia dapat bonus USD dia 200,000. So bayangkan seorang pengemis dari Angola. Angola ni sebuah negara yang bergolak. Negara yang ada perang saudara. Bila perang saudara, dia terpaksa berhijrah. Lepas tu dia tak boleh nak tinggal dekat dalam rumah dia lah. Dia kena tinggal dekat, dia terpaksa berpisah dengan isteri dia. Dia terpaksa berpisah isteri dia dekat tempat lain, dia duduk tempat lain macam tu. Lepas tu dan dia ni tak ada rumah dan dia duduk dekat bawah jambatan. So dia pun jadi
pengemis, jadi tukang kayu macam tu. Dan dengan gaji dapat upah macam tu lebih ke 300 lah sebulan macam tu ya. So maksudnya dia ni seorang pengemis. Jadi tukang kayu dengan upah sekitar 300 sebulan, menjadi pelarian kerana peperangan di negara dia. Namun beliau tidak pernah berhenti bermimpi dan berusaha melalui platform Forever Living, hidupnya berubah sepenuhnya. Okey, Kak Wati tanya tadi kan, bila dia ni masuk Forever, mestilah dia ada seorang upline, betul tak? Mestilah dia ada seorang upline, betul tak? Setuju tak Kak Wati? Sebab semua orang dalam Forever Living mesti akan bermula menjadi downline kepada seseorang. Kan? Betul tak? So kalau korang lah berada kat tempat kalau korang lah sendiri kan, kan? Kalau korang ada downline pengemis, agak-agak macam mana? Kau tanya korang. Mesti korang apa perasaan korang bila korang jumpa pengemis? Contohnya pengemis tepi jalan yang gelandangan tu. Agak-agak mesti kita rasa kita takkanlah nak ajak dia buat bisnes forever kan. Nak ajak beli produk pun mesti kita kata tak ada, tak mungkin dia mampu nak beli produk forever lah. Kan bayar RM10 mungkin tak mampulah. Tak mampulah dia nak buat forever kan. Betul tak? Setuju tak apa Kak Wai cakap? Setuju tak? Setuju tak korang? Kalau setuju, tulis setuju dekat ruang komen tu. Kalau kita sendirilah kan berada dekat tempat Sebastiau ni, maksudnya kita nampak dia seorang pengemis, seorang tukang kayu. Kalau kita nampak kat negara kita ni seorang yang tukang ambil sampah kan, yang tidur dekat bawah jambatan kan, orang gelandangan ke, orang yang memang susah ke, mesti dia bukan menjadi satu pilihan kita ataupun mesti kita target kita ataupun prospek kita. Dia pun tak pernah masuk list prospek kita. Tapi Sebastiau ni nak tahu tak siapa prospek dia? Siapa boleh teka siapa prospek dia ni? Siapa boleh teka? Seorang jutawan ke? Seorang siapa boleh teka prospek dia? Siapa upline dia? Mesti korang terkejut. Upline dia nak tahu tak? Seorang peguam. Seorang peguam upline dia. So bayangkan dia upline dia seorang peguam. Macam mana orang peguam tu dia boleh sign up dia ni? Boleh ada ada usaha, ada ikhtiar dia nak sign up seorang pengemis. Sedangkan kalau kita tahu kan, kalau kita sendirilah yang tak peguam ni, kita nampak orang pengemis ke, orang minta sedekah ke kan, orang jual, mesti kita tak adalah nak approach dia, nak buat forever, betul tak? Tapi Masya Allah, upline dia seorang peguam sangat bermurah hati lah. Dia propose Sebastiau ni untuk masuk forever. Dan dia bawa Sebastiau ni datang ke program Success Day. Success Day. Success Day tu ialah program Forever Living dekat HQ dia biasa diadakan, yang mengarahkan orang pentas. Success Day. Siapa biasa pergi Success Day? Macam Acah Jang kan dah biasa pergi Success Day. Success Day kan, Kak Wati of course lah selalu pergi kan Success Day. Siapa yang pergi Success Day ni? Maksudnya orang-orang yang naik pentas. So Sebastiau ni dengan berselipar, dengan baju cupar campin kan. Peguam dia tu datang tau. Peguam tu panggil untuk datang. Macam tu. So itulah macam kita takkan nak bawa lah kan orang pengemis kan. Tapi peguam upline dia sudi nak bawa tau ke program Success Day tu. Lepas tu kan Sebastiau ni pada asal dia memang tak nak masuk kan. Yelah dia pengemis, dia ada duit kan. Gaji pun RM300 saja upah dia dapat. Dia potong kayu lah, dia mengemis ke apa semua tu kan. So dia hanya dapat untung hasil daripada mengemis dia, hasil daripada dia tukang kayu dia tu RM300. Nak bayar untuk jadi untuk join kan, RM90 pun of course dah lah. Kalau RM90 pun berat, apatah lagi nak jadi VIP kan. So dia ikut tak nak masuk, tapi yang apa yang pun bawa dia pergi ke Success Day. Lepas tu bila pergi ke Success Day tu, dia nampak tau bonus USD ni, orang kini penerima ni diumumkan dapat bonus USD pun bawa ke naik pentas. Lepas tu dia buka check USD tu. So daripada situ Sebastiau ni dia bertekad dia nak
dia nak join, dia nak buat sampai dapat bonus USD tu. Masya Allah. So bayangkan ya. So maksudnya kat sini kita jangan underestimate tau. Pengemis ke, orang gelandangan ke, orang apa yang kita nampak tak ada masa depan, rupa dia boleh berjuang tau. Kalau dia betul-betul dia boleh berjuang. Lepas tu kan Sebastian ni pun balik berjumpa dengan isteri dia. Maksudnya dia akhirnya jumpa isteri dia. Dia kata dia nak jadi VIP. Dia nak jadi VIP masa tu. Ni apa yang Kak Bati dengar cerita lah kan. Lepas tu bila dia kata, isteri dia kata, mana ada duit? Tak ada duit. Lepas tu kebetulan dia memang ada rumah. Dia ada TV. Kebetulan ada TV 2. TV 2 tu dia kata nak jual. Dia ada TV lah. Tak tahu macam mana rupa TV dia. Nak jual salah satu TV yang dia ada tu. Isteri tak bagi. Lepas tu mungkin dia dah balik ke negara dia lah. Balik ke negara dia tu kan. Lepas tu dia kata kita ada satu lagi bilik. Dia ada 2 bilik. Rumah dia ada 2 bilik. So bila rumah dia ada 2 bilik, dia sewakan bilik itu, salah satu bilik tu kepada orang lain untuk dapatkan duit. Bagi suara. Apa yang bersuara ni? Okay. Alright. Kak Bati terpaksa mute lah ya. Okay. Alright. So, dia ada 2 bilik. So, dia kata pada bini dia, okay, kalau tak nak jual TV ni kan, kita sewakan satu bilik ni kepada orang lain, dapat untung tu saya nak jadi VIP untuk buat forever living ni. Masya Allah kan. Sampai macam tu sekali tau dia berusaha nak buat forever living ni. Seorang pengemis. So maksudnya kat sini, kalau kita betul-betul nak kan, kita betul-betul dah nekat, kita kena akan buat sedaya upaya untuk buat. Sebenarnya kita boleh je. Boleh jadi VIP, boleh je bermula kan. Dan boleh je buat sampai jadi CBM ke apa semua ni kan. Dapat untung, dapat bonus setiap bulan 5 angka apa semua. Cuma kita tak betul-betul tekad, tak betul-betul buat macam mana Sebastian ni buat. Dan kita pun tahu kan, produk kita produk makanan sunnah. Ya, produk kita produk makanan sunnah, produk yang memang orang Melayu dah biasa makan, orang Islam dah biasa makan. Sebastian ni bukan Islam. Tapi dia boleh ambil peluang untuk buat. Tapi diorang tak kisah. Diorang tak tahu pun pasal sunnah-sunnah ni. Kita yang tahu sebab kita tahu apa yang makanan tu ada dalam hadis kita, ada dalam Al-Quran kita. Diorang jual tak ada sebut perkataan sunnah sebab diorang tidak diajar lah tentang produk-produk sunnah tu apa benda semua kan. Cuma diorang dah tahu, diorang dapat peluang ni, diorang nak dapat bonus USD, diorang nak ubah hidup. Gitu. So jadinya itulah di Sebastian tu sampai sanggup macam tu. Kak Bati pun dengar masa tu, ya Allah, sampai macam tu sanggup dia kan. Dan masa tu memanglah isteri dia tak bagilah kan, bawa masukkan orang dalam rumah kan. Dia macam isteri dia terganggu lah kan. Tapi oleh kerana dia nekat, dia nak ubah hidup keluarga dia tu, dia dah nampak satu peluang yang dia boleh buat kan. Dia kata dia nak nekat, dia nak buat. So Alhamdulillah 6 tahun dia berjuang kan. Akhirnya dia dapat bonus USD. Bonus USD dan sehingga dia boleh pergi ke ini, kalau ni dekat ke ni Marina Bay ni. Marina Bay. Sekejap ya. Macam mana Kak Bati nak gerakkan dia? Tak boleh lah. Dia ni Marina Bay. Ni dia. Ni Marina Bay. Ni Marina Bay. Ni Marina Bay ni. Marina ni dekat Singapore. Dia boleh datang ke Singapore daripada Sebastian dekat Angola tu, dekat area Afrika kan. Dia boleh datang sini, dia bergambar lah. Lepas tu dia boleh main-main dengan ikan lumba. Dekat Singapore tu dia dapat percutian ke Singapore. Lepas tu dia dapat main ikan lumba-lumba. So maksudnya, dan dia boleh tukar rumah dia tu kepada rumah yang lebih besar daripada governor dekat negara dia tu. Maksudnya rumah dia lagi besar lah. Rumah dia dah bernilai jutaan ringgit dah, dengan kereta, dengan bonus USD dan apa semua. So maksudnya kat sini tiada mustahil. Seorang pengemis pun boleh berjaya. So inilah, kita kena nekat, kita kena buat, kena kuat semangat. Kak Bati pun kalau tiba masa malas, Kak Bati memang suka akan tengok ni. Yelah, kita kan manusia kan, ada ups and downs, ada rasa malas, ada rasa
down ke apa benda kan. So kita kena tengok balik kan. Daripada kita baca surah-surah, baca Al-Quran, baca zikir-zikir yang menaikkan semangat kita, yang membuatkan mengindahkan kita daripada rasa malas semua tu. Okey, tapi kita boleh juga tengok balik kan, kisah-kisah leader-leader yang dulu kan, kisah-kisah leader yang telah berjaya, yang pada asalnya diorang tu orang susah. Dan andai katalah kalau Business Forever Living ni perlukan duit yang banyak, maksudnya perlukan maintain kan, kena ada duit yang banyak untuk buat bisnes kan, maksudnya setengah company yang kena ada maintain setiap bulan tu, yang kena ada pairing lah kan, ada binary kan, diorang kena top up, diorang kena pastikan dua-dua kaki tu dua-dua kena sama sale, betul tak? Kalau siapa yang buat binary, siapa yang buat piramid, sistem binary, sistem pairing tu, dia kena dua-dua kiri kanan mesti sama sale. So andai kata kalau business forever macam tu kan, orang miskin macam ni, orang pengemis tak mampu nak buat. Kan, sebab benda tu nak kena setiap bulan, kena pastikan, kena pandai jaga. Forever tak ada. Forever tak kisahlah berapa pembuat sale, kita akan tetap dibayar bonus kita tu. Gitu ya. Okey, so maksudnya ini sebagai sumber inspirasi kita bersama supaya kita kuat semangat, terus gigih. Nak beritahunya dalam dunia ni bukan kita seorang je ada masalah, ramai lagi yang ada masalah, ramai yang tapi bagaimana mereka tu, maksudnya setiap ujian tu, ujian ke cabaran tu, semua orang diuji, semua orang dicabar, semua orang di melanda di musibah ke, semua orang ada masalah lah kan. Sebab memang orang kata dunia ni sebagai ujian kan, betul tak? So maksudnya kita tidak dikatakan beriman selagi kita tidak diuji, betul tak? So cuma bagaimana kita mengurus ujian kita tu, macam mana kita nak atasi ujian kita tu. So kita kena nekat lah. Kena nekat, kena kuat semangat, kena buksa gigih macam Sebastiao ni. Sebastiao jual manual. Dan sudah impressnya dia ni apanya seorang peguam. Maksudnya mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai status yang lebih tinggi. Tapi Apen tu tak memandang rendah kepada orang pengemis macam Sebastian. Sama macam kita sekarang. Kita pun sama. Kalau kita buat live kat TikTok ke, kita jumpa orang yang ada susah ke, tak apa, kita share je peluang. Contoh macam kita jumpa orang susah kan, orang susah kan, lepas tu kita cakap tak boleh lah dia nak jual, saya tak boleh nak jual kepada dia lah, dia ni susah, produk ni mahal kan. Kalau kita tak boleh nak bagi peluang dia untuk dia makan produk contohnya, tak apa, kita jual peluang bisnes, peluang untuk earning income kan. So InsyaAllah kalau kita buka peluang tu, nanti bila macam dia macam Sebastian kan, bila nampak peluang dia akan ikhtiar. Sama ada dia nak jual TV dia ke, dia nak sewakan bilik dia ke, dia sini akan ikhtiar. Sebab bila dia sendiri yang nak, kan, kalau tak nak, kalau ada orang tak nak, tak apa, it's okay, kita nextkan je. Mungkin dia bukan Sebastian kita, so kita kena minta doa pada Allah, ya Allah Tuhanku, kuninglah aku seorang Sebastian dalam hidup aku ni kan. Macam tu. Sebastian maksudnya orang yang susah tapi dia menekat, dia betul-betul nak buat. Gitu ya. So alright. So itulah, jadi mudah-mudahan ini bagi inspirasi korang semua, kita bersama. Okay, so alright, sekejap Kak Bati nak sekejap Kak Bati tengok berapa kehadiran kita ni. Okay, alright. So setakat ni okay, faham ya? Alright, so sekarang ni Kak Bati nak sekejap kita nak upload sikit sesuatu dekat dalam kita punya slide tadi tu. Sekejap solar reflex. Okay, alright.
Sekejap ya, Kak Wati nak. Tadi sebahasa kali tu kan. Kak Wati nak tunjukkan satu lagi slide sebelah dia tu. Tak boleh lah. Sekejap ya. Kita nak share slide ni. Share slide ni. Okay. Tak jelas. Okay. Alright. Okay. Kak Baiti nak tanya soalan reflex kepada anda semua. Berapa orang yang hadir ni ya? Berapa orang yang hadir ni? Jajang, Ida. Siapa you tahu lang ni ya? Kak Ida. Kak Nuni. Okay. Okay. Kau nak tanya soalan reflex pada korang. Okay. Kat sini ada yang dah manager. Oh no. Okay. Alright. Okay. Kak Baiti tanya korang secret. Kalau dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Kan? Contohlah no kan? No hari tu kan no jadi tiba-tiba jadi tambah lah. Mungkin no guna link kot, link masa mungkin no pakai link yang sama, so dia kena ubah lah bila kita link link untuk buka GEP. Okay. So, ni Kak Batik tanya korang kan. Okay. Semua kena reflect diri sendiri. Kalau dulu korang boleh, kenapa sekarang tak boleh? Ya, contoh macam Acajang. Dulu masa Acajang nak jadi supervisor. Macam Kak Ros ni Kak Lina kot kan? Kak Lina. Lepas tu no nak jadi supervisor dulu. Macam mana no buat? No. Semangat tu. Macam mana no buat sampai no boleh jadi supervisor. So kita kena reflect diri kita. Kenapa dulu kita boleh, kenapa kita sekarang tak boleh. Sedangkan, okay. Mengaku kak. Mengaku. Apa dia? Apa dia no? Ngaku sekarang. Apa dia no? Dulu no boleh, sekarang kenapa tak boleh? Kan? Macam Kak Bati sendiri kan. Dulu kan, Kak Bati selalu reflect juga. Di Kak Bati dulu, Kak Baiti dulu buat secara offline tau. Offline penat semua korang. Penat sangat offline. Kan? Lemau. Ya, betul lemau. Lemau. So, kita kena lawan lemau tu. Kena lawan. Sebab itulah kita perlukan sumber inspirasi macam tadi. Macam Kak Baiti tengok Sebastian tu. Lepas tu Kak Baiti tu suka tengok Kuji. Kuji pun sama juga ya. Kuji pun sama. Kuji ni lagi lah. Kuji ni lah ibu tunggal. Ibu tunggal dengan 3 orang anak. Dia tinggalkan suami. Kiranya suami dia tinggalkan dia tanpa rumah dan juga tanpa kereta. So dia sorang-sorang. Sorang-sorang dia sorang-sorang dengan anak dia. Jadinya tapi dia lawan. So tu yang kita kena koreksi diri kita. Kenapa dulu boleh, kenapa tak boleh. Dulu Kak Baiti buat bisnes Kak Baiti ni, bisnes kita ni guna teknik offline. Offline agak penat sikit. Offline ni ibarat macam pisau tumpul. Pisau tumpul. Tahu pisau tumpul. Sebab apa? Sebab kita kena approach sorang. Tapi sekarang pisau kita tajam tau. Tajam tu apa? Tajam tu ialah kerana adanya offline. Kena adanya TikTok. Lepas tu kena buat live pula tu. Kita boleh buat live pula tu. So maksudnya kita ada pisau yang tajam, kita ada parang yang tajam. Papa Berry dah masuk dah Papa Berry. Papa Berry kalau nak cakap nanti beritahu ya. So maksudnya kita sekarang ada banyak kemudahan, ada pisau yang tajam, kita ada sosmed, kita ada WhatsApp, ChatGPT. ChatGPT. Nanti Kak Bati kalau ada kesempatan Kak Bati nak ajar korang ChatGPT bagi siapa yang tak tahu, tak reti nak buat sebenarnya korang boleh guna banyak ChatGPT tu. Ya Allah, Kak Bati rasa kalau anda kata ChatGPT tu jam pada satu hari tu, Kak Bati macam berapa tu nyawa. So ChatGPT ni macam dah jadi macam handset dah. Satu keperluan untuk kita dapat bahan, kita buat design, kita buat skrip, kita buat poster. Macam ni pun sekejapan Kak Bati buat. Kak Bati masukkan info, lepas tu terus dia gitu kan, sangat-sangat cepat. So sekarang
pisau kita tajam tau. Kita makin laju, kita makin lagi mudah sepatutnya buat bisnes kita ni sebenarnya. Okey, kalau zaman dulu Kak Waiti, zaman dulu tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, masa tu kita tak ada kedai online tau, tak ada apps Forever 7 tak ada. Forever 7 start tahun 2020 ke atas baru ada tau. So masa tu memang teruk gila. Kak Wati kena buat manual, Kak Wati kena pergi HQ, kena isi dalam borang, lepas tu kena beratur panjang-panjang. Lepas tu anak Kak Wati yang tantrum, yang autism tu melalak-lalak masuk dalam kolam, nak kerja dalam kolam semua. Memang dengan dia pun tak nak didokong lagi bekerja-kerja. Ya Allah, memang seksa. So tapi dulu kita boleh semangat tau. Kita boleh maksudnya Kak Wati nak kejar daripada supervisor ke manager tu, kita punya semangat tu kita boleh buat tu kan, sedaya upaya kita. Sampai Kak Wati apa nama dia, apa, daripada bulan 8 sampai bulan 11. Bulan 8 sampai bulan 11, 3 bulan macam tu. Kita jadi manager masa tu. Okay, so maksudnya tapi dulu susah. Sekarang sepatutnya lagi senang, lagi mudah. Sebab tu bila ada orang yang dia grab peluang tu kan, dia buat, dia macam tadilah macam Kak Ramnah tu. Kak Ramnah yang Kak Wati share dalam grup kita, yang opah cucu 6 orang tu kan, yang Kak Wati rasa mungkin umur dia pun hampir 60 macam tu, dia dapat Forever to Drive. Dan dia tu nak tahu tak, dia tu dulu seorang top leader sebuah company lain, Amway. Dia daripada Singapore. So kenapa dia boleh dapat banyak tu? Sekejap Kak Wati share pasal Kak Ramnah tu. Sekejap. Kalau korang ada perasan tak Kak Ramnah tu, yang dia dapat apa, bonus itu ni banyak lah kan, 3 bulan, dalam tempoh 3 bulan dia dapat, Kak Wati tengok. Kak Ramnah, betul? Maksudnya 3 bulan, bulan pertama dapat 1,500, bulan kedua dapat 4,000 lebih, bulan ketiga dapat 10,000, bulan keempat dapat 19,000. Kak Wati share tau dalam live Kak Wati. Ambil kesempatan, kita gunakan testimoni dia untuk kita menginspirasikan orang lain supaya, mana tahu kalau kita jumpa Sebastian yang satu lagi. Korang kami minta, ya Allah Tuhanku, gunakanlah aku Sebastian, orang gila macam Sebastian tu. Kan buat walaupun miskin, pengemis pun dia boleh. Orang macam ni. Sebab itulah dalam live Kak Wati pun Kak Wati dah tunjuk, Kak Wati cerita, modal bukan faktor utama sebenarnya. Modal bukan penentu kejayaan. Yang penentu kejayaan kita adalah disiplin dan konsisten kita sebenarnya. Sebab ada orang yang macam Sebastian tu, yang tadi tu, yang tak ada, yang miskin pun dia boleh berjaya. Andai katalah kalau modal tu menjadi ukuran kejayaan kan, orang miskin macam Sebastian takkan mungkin berjaya, betul tak? Tapi Sebastian tu boleh buktikan yang dia boleh berjaya walaupun dia asal orang miskin. So maksudnya kat sini, itulah dulu kita kenalah koreksi diri kita. Kita kena tanya, dulu aku nak kejar satu pangkat, contoh macam nak jadi supervisor kan, cakap Ida kan, kita boleh buat. Tapi kenapa sekarang tak boleh? So kita kena perbaiki dan kita kena gunakan, kita kena lawan lah. Macam Nur cakap tadi, lawan rasa malas, rasa malas, rasa apa tadi, forosa kan. Forosa. Ya Kak ni cari semangat, balik semangat. Forosa memang kena memang ujian tu memang ada, kena lah, Kak Wati pernah forosa juga. Anak Kak Wati kan tantrum, habis pecah berderai kan. Memang orang tak apa, tapi kena usahakanlah dapat tu. So apa yang berubah pada diri kita sekarang kan, apa perubahan kita kena tahu apa perubahan diri kita yang membuatkan kita jadi lemau tu, ya, kita kena perbaikilah kan. Dan apa yang masih menjadi kekuatan kita. So maksudnya kita dah ada kelas banyak-banyak, kita ada kelas untuk belajar macam mana buat TikTok, macam mana nak buat. So tinggal kita saja yang nak buat lah kan. Tinggal kita saja yang nak kena buat. Kita kena kita kena lawan juga. Ya, kena lawan. Sebab apa? Sebab kekuatan kita sekarang tu lah TikTok tau korang. Kena gunakan. Sebab kalau kita tengok dalam tim lain AUC lah, tim AUC, orang-orang kan semalam Cikgu Ayu bentangkan tau. Cikgu Ayu
apa tu beritahu tanya, okey berapa korang dah sign up VIP bulan lepas. Lepas tu orang-orang ni dia naik tahu, dekat bagi tahu dia orang ni apa. Contohnya Cik Ju tu, kan anak 4 orang, dia kata dia sign up 7 orang VIP. Semua TikTok, semua daripada daripada TikTok. Lepas tu Faida 6 orang VIP. Lepas tu Kak Zainun Sarinin. Kak Zainun tu usia 62 tahun. Opah tau, 62 tahun. 15 orang VIP. Masya Allah. Dia nak tahu tak Kak Zainun tu, ya Allah, punya Kak Badi Serag, nampak dia bersungguh dia dalam apa sharing ni, dalam sharing kat TikTok ni. Dia pukul 4 pagi dia buat TikTok. Dia buat live 4 pagi. Waktu duha pula, waktu tahajud tu. Lepas tu nanti pagi. Diorang sampai 5 kali diorang buat live. Punya diorang bersungguh dalam mencapai kejayaan. Kak Zainul tu umur 62 kan, 62. So kalau kita rasa kita letih ke apa, kita boleh makan produk. Kita ada suplemen yang membuatkan kita bertenaga, kita letih, bersemangat apa semua. So maksudnya sekarang ni jadi mustahil lah kalau Kak Zainul umur 62 pun boleh dapat sign up lebih kurang 15 orang VIP kan. So itu umur 62 tahun. So kita, dan dia tu ex-nurse lah, ex-staff nurse, dah pencen dah. So insyaAllah kita memboleh juga. Okay, so kita jangan underestimate diri kita. Kalau kita sendiri underestimate diri kita kan, maksudnya kita sendiri sabotage diri kita, siapa lagi yang nak naikkan semangat kita kan. So kita jangan macam Sebastian tu, dia seorang miskin. Andai katalah kalau dia kata aku miskin, aku tak boleh kan, mesti dia takkan berjaya, betul tak? Tapi dia tak underestimate diri dia. Dia tak rasa diri tu kurang. Dia belajar dan dia buat. So tengok, dan akhirnya dia ni apa tu, kalau anda kata kalau kita buat dia ke tempat dia, mesti kita pun cakap kan, kalau kita selalu cakap diri kita yang tak apa, yang kita yang tak miskin ni, yang kita yang tak pengemis, kadang kita pun lagi underestimate kita. Saya tak pandai, saya tak reti lah nak belajar, saya tak pandai lah, saya tak pandai nak buat lah, saya malu lah. Ya Allah, kalau Sebastian tu lagilah malu, sepatutnya dia lagi malu sebab dia miskin, dia pengemis, dia orang gelandangan. Sepatutnya dia lagi nak underestimate, dia lagi patut malu, tapi dia tak malu. Kan, dia terus je buat. So maksudnya kita, itulah kalau orang serendah-rendah martabat macam Sebastian pun dia boleh dinaikkan martabat itu kan, di tingkat martabat tu dengan kejayaan dalam forever living. InsyaAllah kita pun boleh juga. Dengan kita sendirilah yang nak pandang diri kita ni macam mana. Kalau kita sendiri pandang diri kita ni tak mulia, ataupun kita tak pandang kita dengan apa tu, dengan baik, dengan insyaallah kita boleh kan, aku boleh kan. Kalau kita sendiri tak pernah cakap pada diri kita macam tu, kita susah nak berjaya sebenarnya. So sebab apa tahu, ada satu ayat dia kata kalau 1,000 orang kan, kalau kita kata kita tak boleh, tapi 1,000 orang kata kita boleh, kita memang tak boleh. Lepas tu kalau anda kata ada, kita kata kita tak boleh kan, kita kata kita boleh, tapi 1,000 orang kata kita tak boleh, sebenarnya kita boleh. Bermaksud kat sini, walaupun 1,000 orang tu kata boleh ataupun tidak, sebenarnya dia tetap pada kita. Kita kata kita boleh, kita boleh. Kalau kita kata kita tak boleh, ada kita 1,000 orang tu kata kita boleh, kita tak boleh. So maksudnya kita sendirilah yang nak kena cakap pada diri kita yang kita boleh selalu. So insyaAllah, walaupun kita dah berusia ke, walaupun kita dah miskin ke, kita tak ada duit ke, kita susah ke, kita tak pandai ke, insyaAllah kita boleh. Okay, so sekejap Okay, Baba Beri nak apa ke? Nak cakap apa Baba Beri? Okey, pertamanya ialah tolong tutup skrin. Okey. Tajuk hari ni memang best lah. Yang tolong buka balik skrin yang Oh, tiga suan sifu tu. tadi tu. Tiga suan sifu tu. Oh ni. Oh ni. Okey. Pertamanya minta maaf sebab dah lama tak aktif. Tak usah, bukan tak aktif, ada je. Tapi kesibukannya teramat sangat. Dan nak pula sepanjang kempen PRN ni kan memang sibuk gila lah. Dan bila BNPN menang tu, hilanglah penat sikit. Tapi tetap penat juga.
Lepas tu tak habis hilang penat dekat Seremban, kita pergi ke Kelantan pula, drive non-stop. Total-total dekat 14 jam kan. Jadi dia yang pancit sikit lah. Tapi tak apa, no problem at all. Alhamdulillah, Allah beri kita peluang dengan produk Forever. So kita dapat jugalah kawal kesihatan kita, insyaAllah. Baik. Sebenarnya malam ini memang saya dalam hati kan. Saya tak cakap dengan Baiti tahun ini. Saya tak cakap dengan Kak Baiti. Yang malam ini kita nak fokus kepada reflection. Bukan fokus kepada motivation pun. Saya tak cakap dengan Baiti ni tau benda ni. Saya fikir mungkin Baiti akan tu. Saya macam nak buat satu slot untuk reflection, untuk motivation sebenarnya. Sebab kita boleh belajar sampai macam-macam benda kita belajar. Macam-macam benda, macam-macam ilmu kita akan belajar kan. At the end of the day, kita tetap perlukan motivasi. Sebab tak kira macam mana pun kita punya ilmu yang kita ada. Kalau kita tidak termotivate untuk buat, tak jadi juga. Sebagai contoh kan, kita pandai main bola. Tapi kalau kita tak ada motivasi untuk nak sarung kasut bola itu, nak pergi ke padang untuk main bola, tak jadi. Kita mungkin ada basikal cantik harga 2,000 kat luar tu. Basikal yang memang pakai carbon fiber, harga 2,000 lebih, katakan. Tapi kalau kita tak ada motivasi untuk keluar rumah dan capai basikal tu, untuk kayuh basikal tu, so basikal tu hanya akan jadi RM2,000 yang tersadai dekat luar rumah. Lama-lama kena panas, kena hujan, kena panas, kena hujan. Karat, tak payah apa pancit. Lama-lama tak boleh digunakan lagi dah. Minyak pun dah tak ada dekat rantai. Jadi oleh kerana itu motivasi adalah penting. Tapi terlalu banyak motivasi pun tapi tak ditindakan, tak jadi juga. Ibarat macam kita selalu pergi kelas Aziz Osman. Oh, dia punya kelas katalah tiap-tiap kali buat pergi-pergi. Dia buat dekat KL pergi, dekat Seremban pergi, dekat Melaka pergi, kita meratalah. Kan? Sekali kelas dia katalah paling murah kita ambil RM100. So kita pergi satu round tu katalah kita ada 10 tempat, 1,000 dah kita habis. Tapi bagi motivasi semata-mata, bersemangat, menari lagu bara 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 bere 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 kan. Siapa pernah pergi tahulah kan. Memang comfort kan ni. Kalau kita duduk menari je dalam kelas je, duduk semangat je, duk kata ilmu je, ELMU kan. Tapi kalau tak ada perlaksanaan tak jadi juga. Jadi kita kena seimbang. Motivasi kita kena ada dan kita kena buktikan yang motivasi itu bukan sekadar motivasi tetapi memang betul-betul penggerak. Baik. 3 soalan ini menarik. Nombor satunya kalau dulu boleh, sekarang tak boleh. Bagi orang yang baru buat, mungkin soalan ni tidak begitu efektif lah bagi anda. Kan? Contohnya orang yang memang tak pernah dapat, contohnya kan, yang tak dapat apa-apa lagi. Kan, baru masuk jadi VIP ke apa-apa ke. Tak apa. Soalan ini anda kena pegang kejap lagi. Tapi bagi mereka yang dah buat, sebagai contohnya kan Acah Jang. Kalau dulu dia boleh fight terus jadi supervisor, kenapa sekarang sangkut? Kalau dulu Acah Jang boleh dapat orang seperti Encik Asri sebagai contohnya kan, kenapa sekarang tak dapat lagi macam tu? Siapa lagi? Kita bagi contoh. Macam Irah. Irah sekarang dengan Irah dulu sama je. Tetap suri rumah tangga, tetap duduk kat rumah, tetap kena jaga anak yang 4 orang tu. 4 orang kan? Aku lupa dah anak isteri berapa orang. 4 kan? Okay. Tetap menjaga anak 4 orang tu juga. 4 lagi. 4 lagi eh. Macam tambah lagi lah kau ni. Kena tambah dah. Kena on the way. Tak Tak tambah. sedar, tak sedar Tak dah tambah tambah dah. dah. So Ira tetap jaga anak 4 orang tu. Sama jalan dia. Kan? Suami tetap PJJ juga. Cuma sekarang ini Wanzul dah kerap balik. Bukan macam dulu. Dulu agak jarang. Sekarang dah kerap balik. Kan? Kan memang dah balik lah. Ke memang dah balik langsung kan? Dah. Memang Okey, dah dah balik balik terus dah lagi stay lah. je. Cik Sisi. So Irah masa Wanzul tengah PJJ, tengah berolang-alik pergi ke sini offshore, sini offshore, sini offshore, pergi ke Iraq, pergi ke mana semua tu, dalam pada itu Irah boleh fight terus jadi manager. Dalam pada itu Irah boleh fight untuk dapatkan beberapa orang fighter yang kuat-kuat. So kenapa sekarang tak dapat? Ini soalan ni sebenarnya bukan soalan untuk cari salah kita tau. Cumanya soalan ini kita kena pandang macam ni. Kita sebenarnya power dah. Kita dah kuat dah pun, dah hebat dah sebenarnya. Kita pernah hebat. Kan? Saya tak suka macam ni, saya betulkan sikit lah cakap Kak Baiti. Bukan masalah kita pernah hebat. Sebenarnya kita ini tidak pernah tak hebat. Betul-betul. Kita sentiasa hebat. Cuma masalahnya kita lupa kita hebat.
Kita sentiasa ada kekuatan itu because the parameters are still there. Kita tetap sama. Tetapi kita lupa kita pernah hebat. Kita lupa kita pernah achieve. Kita lupa yang kita pernah berada kat kedudukan tu. Kita lupa kita pernah dapat income 2-3 ribu. Kita lupa yang kita pernah naik manager. Kita lupa kita pernah naik supervisor. Dalam erti kata lain, kadang-kadang bila kita dah pandai berlari, kita lupa yang sebenarnya kita ni boleh berjalan. Kadang-kadang bagi setengah orang, bila dia tak boleh jalan, contoh kan, macam baby. Bila dia tak boleh berjalan, dia teringin nak berjalan. Tapi tak mampu jalan lagi. Dia merangkak dulu. Mengesot, lepas tu merangkak, kan, lepas tu berdiri, lepas tu dia berjalan. Masa dia dapat berjalan tu, itu dah paling besar bagi dia dah. Dah cukup besar dah tu. Terkengkang-kengkang jalan kan. Tapi bila dah start pandai berlari, perasan tak budak-budak ni kadang-kadang dia dah tak nak berjalan. Dia sama ada nak berlari saja ataupun dia minta kita dokong. Dua ni. Sebab dia lupa yang dia pernah berjalan. Dia lupa yang dia sebenarnya sebelum dia pandai berlari, dia berjalan dulu. So once kita asyik berlari, kita nak kejar something, tapi kita lupa yang sebenarnya kita kena ingat yang kita pernah berjalan. Sebab kalau kita asyik berlari 24 jam dan tak dapat kejar apa yang kita nak, kita penat. Bila kita penat, habislah. Hilanglah momentum. Kita sekarang seolah macam kita nak berlari atau berhenti terus. Padahal kita boleh berjalan. So dalam hal ini, kita sebenarnya bukannya pernah hebat. Kita punya bukan pernah kuat. Kita sentiasa hebat. Kita sentiasa kuat. Cuma masalahnya kita lupa yang kita hebat. Sebab itulah soalannya kalau dulu boleh, kenapa sekarang tak boleh? Saya tak ada jawapan dia. Anda sendiri jawapan. Dan nasihat saya, cadangan saya malam ini, apa saja benda yang anda rasa, benda yang anda buat, yang sekarang ini anda tak mampu buat. Kan? Kenapa sekarang ni aku tak dapat macam dulu? Anda jangan just ingat otak je. Jangan tulis dengan orang chat sini je. Anda ambil pen dan kertas, tulis kat situ. Tulis elok-elok, cantik-cantik, lipat, letak dalam wallet. Kalau boleh tampal dekat mana-mana. Kat katil ke, dekat dahi lelaki ke. Irah, kau ambil kertas tu, kau tampal dekat dahi si Wan Zul tu kan. Dia banyak ruang tu. Dahi ni macam dahi aku juga jendul kan. So, perpam, letak kat situ. Lekat kan. Biar kita nampak tiap-tiap hari. Kenapa? Apa sebenarnya yang buat sekilap? What is the, orang kata apa, things that we are not doing right now yang menyebabkan kita tak jadi macam dulu. Tapi ada juga benda yang sebenarnya bukan kita tak buat, tapi kita overdo dia. Pun ada juga. Kita terlajak buat. Contohnya kan, dulu kita relax je. Dulu kita pitching, kita prospecting, kita buat demo dan sebagainya tanpa tekanan. Sebab dulu kita semangat. Bila kita semangat, lain tau. Kita tak ada tekanan. Sebab masa itu kita di bawah nak achieve yang atas. So, kita ada tekanan. Tapi sekarang ni apa jadi? Bila kita dah duduk ke atas, kita tertekan nak kekalkan kedudukan itu. So, sometimes dalam tekanan itu, kita overdo. Dulu riak muka kita semangat. Sekarang riak muka kita nampak macam terdesak. Nampak tak? Ada tak rasa macam tu? Dulu aku senang je nak dapat orang ni senang. Kan? Cakap dapat. Tapi sekarang ni aku patut boleh dapat dah. Aku dah dekat supervisor ni. Tapi kenapa sekarang susah nak dapat? Sebab dulu kita nak naik ke atas, senang. Semangat. Kita tak ada tekanan. Tapi bila kita dah merasa income 2-3 ribu, kita dah merasa income 5 angka, dah merasa pangkat tinggi. So, bila kita drop, kita tertekan untuk kekalkan kedudukan itu. Bukan salah anda pun. Benda ini lumrah manusiawi, tak boleh buat apa. Tapi oleh kerana itu, itulah tuan-tuan sekalian. Alamak, bil podcast. Aku simpan lagi bil tu. Sekejap. Kenapa, Bapak Willy? Kenapa? Dah Kak Zul message. Nak kena cari bil-bil tu pula. Mana pergi bil tu aku tengok dah. Tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok aku lupa dah cakap apa. Okay. So, kita jadi tertekan. Kita jadi macam terlampau terdesak nak kekalkan kedudukan kita. Dan bila kita drop, kita rasa lemah. Yang ini jawapan satu je. Kita kena ingat yang kita tidak selamanya berada ke atas. Itu je.
Ada ketikanya kita akan drop. Ada ketikanya kita akan lemah kejap. Ada ketikanya kita ini memang Allah takdirkan, okey, aku bagi kau drop sikit. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita sentiasa berada kat atas, kita lupa bagaimana rasanya untuk berpijak dekat tanah. Sebab kadang-kadang Allah nak tunjukkan kita, the same formula cannot be done at all times. Kau kena ubah pendekatan. Kau kena pandai cek skill baru. Dunia makin berubah. Kalau kita tak berubah, sakit kita. Jadi kadang-kadang bila kita dah berada kat atas, kita jangan hilangkan semangat tu. Jangan tukarkan semangat itu menjadi keterdesakan. Jangan tukarkan semangat itu menjadi macam desperation. Aku nak dapat. Tak boleh tak dapat. Boleh faham tak benda tu? And then kemudian apa yang berubah? Yang ni anda tahulah apa yang berubah. Bila anda desperate, riak muka akan berubah. Cara anda bercakap pun akan berubah. Cara anda approach pun akan berubah. Anda jadi tertekan. Sometimes dalam kes ini, kita terlampau ambil shortcut. Atau kadang-kadang kita tak buat. Macam contohkan tak all out. Kita duduk diam. Kita rasa selesa. Kita kurang pitching. Kita kurang prospecting. Dulu, tak ingat dunia. Masa zaman offline dulu, kalau boleh tiap-tiap hari kita call orang. Tahu tak? Tiap-tiap hari call prospect. Bila zaman online lagi senang, serba-senang sekarang ni, zaman ni pula kita malas nak call orang. Zaman ni pula kita malas nak WhatsApp orang ke apa-apa ke. Itu isu kita pula kadang-kadang. Kan? Benda makin senang, patut makin mudah buat kerja. Makin menyusahkan pula. Jadi apa yang berubah? And then kemudian apa yang jadi masih kekuatan kita? Apa strength kita? Kita tahu. Apa kekuatan kita? Setiap kita kekuatan berbeza-beza. Kalau ikut Sifu, kekuatan kita lah marketing plan. Tapi itu kekuatan dekat forever. Yang kita still berguna banding orang lain. Marketing plan kita padu. Kita ada 3 konsep. Itu kekuatan terbesar. 3 konsep tu. Yang tak ada pairing, yang tak ada bukan orang tengah. Tak ada point, tak ada PVPV, tak ada pairing, tak ada matching tu. Ini kekuatan kita sebenarnya. Syarikat lain tak ada. Tapi itu dari segi forever. Itu dari segi sistem. Kita sendiri ni, apa kekuatan kita? Yang itu kita kena cari. Yang itu yang kita kena bedah balik. Setiap orang ada kekuatan, tuan-tuan sekalian. Yang cancel jap nanti. Nak share skilling. Okay. Kejap saya nak share Natalah ni. Okey. Ish. Yang ini saya nak tengok. Actually bila saya share benda ni dekat orang. Sekejap. Nak cancel dulu. Diam. Okey. Bila saya buat GEP, saya kadang-kadang akan lama dekat sini. Sebab apa tahu? Di sinilah kita kena belajar dan kita akan belajar yang tidak ada benda pun merupakan kelemahan sebenarnya. Setiap benda ialah kekuatan. Hanya bila kita pandai menggunakannya. Contoh tadi, Kak Baiti korang ada cerita pasal Sebastian. Kan? Dia ini of course gelandangan. Okey, apa yang saya suka buat cerita ni? Contoh orang kata, alamak Kak Ira, saya ni orang susah. Saya ni tak ada duit nak buat forever ni kan. Nak dapatkan RM90 pun susah kan dah jadi ahli biasa. Nak dapat RM1,000 jadi VIP lagi payah. Kau susah macam Sebastian tak? Sebastian ni gelandangan tau. Tak ada rumah. Duduk tepi longkang, bawah jambatan. Kan, jangan cerita lah kerja. Memang tak ada, dia memang tak ada orang. Tak ada benda. Tetapi dia tak menjadikan itu sebagai alasan dia untuk duduk diam. Walaupun dia gelandangan, susah nak mampus dekat negara miskin. Angola negara miskin tau. Tapi dia tetap buat dan tengok. Dia dapat cek dia punya dividen dia $214,000. Duit kita dah RM900,000 lebih, dekat sejuta. Tahu? Ataupun alamak Papa Beri, alamak Kak Ira, apa tu no Fiza kan, contoh aku tak tahu lah kau no ke Fiza mana satu nama kau dah kan. Kan? Ada nama dah. Saya tak pandai cakap lah Kak. Acajang sini tak pandai cakap lah bang apa tu Bang Syah. Saya ni tak pandai cakap, saya malu kan. Saya bercakap ni saya lemah sikit. Ini bisu. Bukan dia tak pandai bercakap, dia tak boleh bercakap. Alif Lima ni. Kita tak pandai cakap, tapi bohong lah tak pandai cakap. Dulu kongorek awet kau, dulu bukan main karangan seperti kajang kertas. Dulu masa ngorak bini kau dulu, kan? Engkau punya ayat, kerja-kerja tak transitif pun keluar.
Tapi kenapa bila engkau nak cerita tentang bisnes, cerita tentang opportunity, tentang kesihatan, tentang peluang untuk berjaya, nak ubah nasib, nak ubah hidup, our life depends on this. Kenapa tiba-tiba kau tak boleh cakap pula? Tapi kalau kau kata tak boleh cakap, malulah. Mamat ni tak boleh cakap, bisu. Tetap senior manager. Senior manager ni income bodoh-bodoh pun, kalau kat Malaysia lah, kalau kat Malaysia ni income bodoh-bodoh senior manager pun 20K tak lagi. Biasa je lah. Kan? Dalam pada dia tak boleh bercakap. Cuba kau dia boleh bercakap. Contohnya. Allah Papa Beri, saya ni susah nak bergerak. Saya tak ada kenderaan. Saya ni nak berjalan payah. Kan? Sebab apa? Sebab nak berjalan ni jenuh sikit. Kenderaan tak ada. Saya ni tak pandai mandu. Kereta tak ada. Botol tak ada. Ini tak boleh berjalan. Mamat ni. Tak boleh berjalan. Jangan cerita dia tak ada, dia nak ada pun dia tak betul tak mampu berjalan. Dia tak boleh berjalan. Naik kursi roda. Tapi adakah tak boleh berjalan itu merupakan pahala pada dia? Lagi best, bayangkan orang macam ni, dengan kursi roda macam ni kan. Cerita kat kita tentang produk kesihatan. Abang lagi sihat bang, abang akan makan aloe vera je lagi sihat. Engkau pun kaki tak ada? Nampak? Mesti cabaran dia tinggi. Lagi teruk, kaki kau pun tak ada. Kau lagi sembang konon-kononnya makan aloe vera gel dari sihat lah. Makan bipolen dia cegah boleh main bola apa semua. Engkau main bola apa? Dia bola sendiri pun tak ada main. Sebab apa kaki tak ada? Tapi macam mana dia boleh jadi senior manager? Sebab ini bukannya halangan bagi dia. Ini merupakan cabaran yang dijadikan sebagai batu tangga pemangkin dia. Sebagai batu pemangkin untuk dia pergi lebih tinggi. Oh, Papa Beri, saya ni orang susah, Papa Beri. Saya ni memang ada masalah lah, ada isu lah dulu-dulu kan. Ini lagi best. Muflis kena penjara. Tapi dia tetap boleh buat, dan sekarang ni, dia boleh bayar triple, 4 kali ganda lagi jumlah di Muflis dulu. Dia bangkit balik daripada kesusahan dia, daripada kejahanaman dia, untuk dia bangkit menjadi orang lebih hebat pada masa-masa yang akan datang ni. So, sebenarnya, kita ini hebat. Allah jadikan kita ni hebat sebenarnya. Allah jadikan kita sebenarnya power. Tapi yang menyebabkan kita jadi tak power itu, ialah kita sendiri. Yang menyebabkan kita jadi drop itu kita sendiri. Kita yang terlalu banyak sangat beralasan. Suara-suara dalam otak kita tu banyak sangat bercakap benda yang negatif. Itulah siapa suruh tengok Korea banyak sangat. Kita tengok Samarinda TV3 tu malam lambat. Semua negatif lah ke? Anak datuk, anak datin. Tapi lepas tu bergaduh pasal harta. Itulah orang Melayu. So, semua negativity tu masuk dalam otak kita, menyebabkan kita tak boleh fikir. Saya cerita satu benda lah. Tak ada kaitan dengan forever, tapi boleh jadi motivasi. Masa mula-mula saya berkecimpung dalam dunia YouTube dan juga social media ni, bukan sedikit yang kata saya buat kerja sia-sia. Bukan sedikit yang kata saya ni buat benda-benda ni kan dapat duit ke. Buat masa, buat pening je kan, buat penat je. Tapi saya tak peduli apa orang cakap. Sebab saya tahu apa yang saya nak. Saya tahu yang saya nak jadi seorang pemain media. Saya tak rasa saya nak jadi jutawan dengan media ni. Saya tak rasa saya nak jadi jutawan dengan YouTube, Facebook dan sebagainya. Saya nampak saya akan jadi jutawan dekat forever. Tetapi YouTube, media, Facebook dan sebagainya ni, ini minat saya. Dan forever yang kami usahakan, saya dengan Abang Yeti usahakan, memberikan ruang dan peluang untuk saya fokus untuk kerjaya saya ini. Keminatan. So, bila saya dengar orang kata boleh ke buat duit sebagainya kan, saya tak beli ayat tu. Saya buat je. Sebab saya buat kerana saya minat. Saya buat kenapa? Kerana saya ada cita-cita dalam dunia media ini. Dan sekarang, Alhamdulillah, tengok di mana kedudukan saya sekarang. Di mana kedudukan saya dalam dunia media. Semalam saya pergi nak cover Yusof Rawatini cerita tau. Saya nak pergi cover Yusof Rawatini kes dekat Mahkamah Tinggi. Saya sampai-sampai tengok-tengok ada orang siap-siap untuk satu sinar media lain. Sinar media apa yang saya fikirkan? Takkan dah selesai kot. Rafiq ni biasanya kalau pukul 4
Dia kata datang dekat mahkamah tinggi, maknanya pukul 4 tu baru proceeding start. Bila masa pula pukul 4 tapi dah start proceeding, dah start sidang media. Tengok-tengok sidang media lain. Sidang media pasal saman sivil yang difailkan oleh YNDB terhadap beberapa individu termasuk Najib Razak. Syafi'i Abdullah, Peguam Najib, mantan Peguam Negara, nampak saya. Bro, cepat. You nak PC, cepat. Story untuk you ni. Rupa-rupanya Syafi'i Abdullah kena aku. Itu masalahnya. Ingat ke tak kena? Kena rupanya. So, tak apa. Kita tunggu. Tunggu tu beri jap. Okay, bro, dah baik. Okay, stand by semua. Okay, jalan. Nak ceritanya tuan-tuan sekalian. Dulu orang kata saya tak ada masa depan di media ni. Tapi sekarang kerana saya boleh fokus, saya buat gila-gila, saya kejar apa yang saya nak, bukan sekadar saya dapat duit, tetapi juga saya dapat konteks. So, samalah macam forever. Anda mungkin tak macam saya lah, ada keminatan lain yang anda boleh usahakan gila-gila sekarang ni. Mungkin kekangan masa, kekangan duit dan sebagainya. So, anda ada forever. Letakkan keminatan itu kepada forever. Letakkan kekuatan anda itu pada forever. Buat forever ini. Sebab bila forever dah running nanti, bila anda dah konsisten dapat income 4-5 ke sebulan, bila masalah kewangan anda selesai satu persatu, dan masa itu anda boleh fokus buat benda yang anda minat. Apa minat anda? Contohnya kan, Papa Beri, saya ni sebenarnya minat buka bengkel kereta. Tapi modal tak ada. Buatlah forever. Daripada anda duk sibuk nak buat loan, bisnes kereta tu belum tentu lepas atau tidak. Belum tentu menjadi atau tidak. Tapi kalau anda buat forever, dapatlah cek tahunan tu, dividen tahunan, dengan duit itu, contohkan macam saya dengan Baiti dapat dekat 40,000 lebih kan, dekat 50,000 kan. Boleh guna tu modal buka bengkel. Masa tu anda tak risaulah. Kalau katalah na'udzubillah bengkel anda tak menjadi pun, bodoh-bodoh pun contohnya, kita tak adalah kena berhutang dengan bank. Nampak? Ataupun mungkin minat buka berkiri. Kan, macam Ira, macam contohnya, Ida. Ida kan yang suka masak kan? Yang buat kek tu. Tak salah saya. Ni kan dia. yang masak sate, yang buat sate. Ida kan? Ha. Ida minat nak buat catering di rumah contohnya kan. Nak masak-masak contohnya. Nak buka kedai makan lah contohnya kan. Tapi nak buka sekarang payah. Nombor satunya ada orang sakit kat rumah. Betul tak? Nombor duanya anak-anak kecil-kecil lagi. And then income pun tak stable lagi. Nak buka kedai macam tu kan murah. Modal tinggi. So buat forever betul-betul. Cari modal dari situ. Sate sushi, yes. Sate sushi. Buat forever betul-betul. Cari modal dari situ. Tak payah buat loan. Bila dah di income forever yang tetap, kita boleh channel sikit. Ini apa yang Chef Lee ajar. Azizi Ali ajar tak salah saya. Ke Chef Lee. Antara dua tu lah. Sebab saya baca buku dua-dua ni. Lupa, intertwine jap. Kita buat bisnes yang first. Dah berjaya bisnes first ini. Income, keuntungan dari bisnes first ini. Kita support untuk bisnes kedua. So, business first you all yang forever. Buat business forever betul-betul sampai dapat income, dapat untung besar gila. Dan untung dari situ, kita support business kedua kita. Macam Sifu. Siapa boleh teka apakah business kedua Sifu? Ini Sifu bicara saya personal. Teka, cepat. Apa business kedua Sifu? Rumah spesifiknya? Hartanah lah. Hartanah. Yalah, spesifiknya apa? Sewa-sewa tu ke? Ya. Bisnes kedua Sifu ialah Sifu ada syarikat penyewaan rumah. Dia memang buka syarikat. Fokusnya untuk sewakan hartanah. Rumah, office dan sebagainya. Homestay pun ada. Homestay, Airbnb. Apa binatang yang kita sebut, Sifu buat. Dia ada berapa puluh rumah dia. Dekat KL saja dia ada 30 unit kondominium. Bayang? Masya Allah. 30 unit. Dan dia kata setiap kali kondo tu dia tak pakai duit dia pun. Duit forever Duit forever pun tak. Dia pakai duit daripada bila dia buat benda ni, beli satu kondo, contohnya kan. Dia dapat kondo tu disewakan ke orang semua, dia dapat duit dah hari tu. Setiap bulan income dia. And then sampai satu masa kondo itu dia buat apa tau? Dia refinance. Dia apa? Refinance balik. Refinance, dia akan dapat lebihan. Sebab kondo kan makin lama makin mahal harga, betul tak? Tapi dia refinance pada harga sama harga pokok dulu. Contoh,
Katalah kondo dia dibeli 1 juta, katakan. Contohlah And then kemudian lepas 10 tahun, lepas 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun lah kita bagi 5 tahun, kondo tu naik harga, katalah naik 1.5 juta. Dia refinance yang 1 juta tu je. Dia akan berapa balance? 500,000 tu tak? Sebab kan hartanah tu harga 1.5 juta sekarang ni. So, dia 500,000 lebih. 500,000 tu apa? Beli hartanah baru. Dia main kat situ je. Tanpa buat loan kan, Papa Ferry? Tanpa buat loan. Tapi si Fu punya perangai, dia tetap akan buat loan. Oh, macam tu. Sebab apa dia buat loan tau? Sebab sekarang ini si Fu punya style, loan dia ialah loan yang memberikan duit pada dia. Bukan loan yang dia pinjam duit. Tapi loan tu sebenarnya merupakan satu instrumen kewangan bagi dia. Hmm. Sebab dia kaya kan? Nak ceritanya macam si Fu ada duit tu, nak buat benda tu, sebab dia buat forever, bila dia punya cek tahunan pun 2.5 juta, pasti lah. Itu 1 tahun tau. Kan kita selalu tengok kat GP. Sifu punya duit CBM saja dari tahun 2010 sampai sekarang, kan? Tiap-tiap tahun dia buat melebihi angka 10 juta, betul tak? Betul. So 10 juta tu, berapa banyak rumah dah beli? Tu cerita dia. Even Sifu ajar saya macam mana main tanah. Cuma aku berani sekali masalahnya kan. Sebab, yelah income aku pun baru puluh-puluh K nak main tanah. Pening kepala. Tapi memang best. Maksudnya sekarang ini, saya tak tahu dalam 14 orang bawah ni kan. Oh, selain saya dengan Baiti ni, saya tak tahu minat you all apa. Saya Papa tak tahu Ferry, cita-cita apa. Kak Bati Yes. nak ada tambah sikit ke Papa Ferry? Tambah lah. Okey, Kak Bati nak yang pentingnya ialah sini sekejap satu lagi slide ni. Ni brainstorming. Brainstorming. Okey, Kak Bati nak tengok, nak korang tulis kat ruang chat. Apa cabaran terbesar korang pada sekarang? Contohlah macam Ira tadi kan. Ira tadi anak tengah anak nak exam. Cabaran dia kan. Anak nak exam. So, tulis satu apa korang tulis cabaran korang. Mungkin salah satu cabaran lah yang paling besar sekali. Tulis, nanti kita nak cuba brainstorming. Apa solusi yang kita boleh bincang bersama lah. Boleh tak? Boleh tak tulis? Seorang yang ada kat sini ada 14. So ada 14 cabaran. Boleh tak tulis salah satu? Seorang satu saja cabaran yang paling besar korang. Boleh tak Abang Beri? Kita boleh bantu diorang. Macam mana Sifu buat itu? Kan? Okay, cabaran terbesar korang pada hari ini. Apa dia? Kalau no tadi lemau. Kan? Lemau cabaran dia. Ataupun ada masalah lain. Okay, no. Ada masalah lain boleh tulis kat ruang komen. Apa cabaran paling besar korang? Boleh ya? Bagi masa sikit. Lepas tu kita nak baca. Lepas tu kita nak ni Rose siapa Kak Lina ke? Malu nak jual di TikTok. Malu nak buat live. Oh, Kak Lina ke Kak Lina. Okey, Kak Lina cakap. Ni Kak Lina kan? Roslinawati ni kan? Rose ni. Okey, Kak Lina. Okey, Kak Lina kata malu nak jual kat TikTok. Malu nak buat live. Okey. Lagi siapa lagi? Kita bagi masa 2-3 minit ni untuk korang tulis kat ruang komen tu apa cabaran korang so that kita boleh troubleshoot sama-sama ya. Kita ada lebih kurang setengah jam lagi. Siapa lagi yang nak tulis? Siapa yang sudi nak tulis? Tak apa, tulis je. Apa-apa cabaran pun tak apa. Kita sedia nak bantu. Sebab memang waktu ni lah kita nak ni. Sebelum ni Kak Bati ada ajar, Kak Bati tulis buat apa sketching apa semua kan. Buat apa 5cc ke, buat supervisor kan, buat sketching semua tu. Itu kita dah berlalu dah ni. Lepas tu Kak Bati pun dah ajar TikTok semua. Tapi hari ni Kak Bati nak ajar korang nak tahu apa masalah korang. Apa masalah terbesar yang korang hadapi so that kita boleh sama-sama atasi kita boleh sama-sama jawabkan. Boleh. Tadi Kak Lina sendiri madu. Siapa lagi kat sini? Siapa lagi adik? Cajang. Cajang. Wak Asri. Siapa tadi? Cak mana tadi? Mana Bati punya? Dia ada panggil nama saya ke? Siapa nama tadi? Siapa tu? Wak Tadi siapa? Wak tadi? Oh, Cajang. Cajang.
Cajang. Apa cajang? You Apa? terlelap. Terlelap dia makan ubat yang sama. Oh, ya ke? Cajang tu. Ni Cajang. Apa ni cabaran terbesar? Kau tengok sini brainstorming cabaran terbesar. Cajang. Tulis kat ruang komen. Satu saja cabaran terbesar. Contohlah. Susah nak jual kat Baiti. Susah nak jual. Mungkin harga mahal. Saya jumpa customer semua kata mahal, harga mahal. Contohlah. Kita nak ajar korang macam mana nak atasi benda tu. Ada tak? Segan lah. Introvert sungguh. Oh, Ira kata segan. Okay, introvert. Okay. Lagi, siapa lagi? Ira segan semangatnya kadang-kadang okay, kadang tak. Semangatnya. Okay, semangat. Semangat kurang. Semangat yang kurang. Okay. Lagi, siapa lagi? Convert engagement ke sales. Oh, nak convertkan engagement kepada sales. Kak Doni. Nak convertkan audience yang masuk kan kepada sales. Alright. Lagi siapa lagi? Okay, sementara tu kita jawablah soalan kan. Jawab soalan. Tadi Kak Lina kata tadi malu nak jual kat TikTok. Malu nak buat live. Dia sama juga macam Irah ni kan. No, terikat yang kerja sekarang perlu korban juga dan nak capai impian. Terikat kerja sekarang. Sekarang no kerja macam mana no? Oh no, jual buah no Jual buah ke? Maksud no? Okay. So Irah segan, introvert sungguh, segan nak buat live kot Irah kan? Betul tak? Okay, so macam Kak Lina dengan Irah sama. Malu tu introvert lah kan. Malu tu sebahagian daripada sifat-sifat introvert. Okay, sebenarnya andai kata kalau malu nak buat live ataupun segan nak buat live, nak tunjuk muka, kita ada cara lain, itu tak payah buat live. Tak payah buat live. Tak payah tunjuk muka. Boleh pakai tangan saja dengan produk. Tunjukkan produk. Sebab kita ada tahu, Kak Pati ada tunjukkan dalam grup kita, dia macam ni tahu. Dia macam ni je. Ni Kak Pati tunjukkan. Dia macam ni je. Dia maksudnya dia cuma tunjuk produk, okay. Tunjuk ABG. Kak Mun tu pun sama. Kak Mun lagi lah. Dia bukan introvert. Dia memang tak boleh langsung tunjuk muka sebab dia dah kena warning. Dia sampai dah masuk psikiatri tahu korang. Kak Mun tu, Munirah Zakaria, dia dah masuk psikiatri. Dah sampai nak dia kata aku dah macam nak gila dah. Punya dia kena torture dengan bos dia tu. Kak Yus dapat banyak scammer WhatsApp sama dapat orang yang pertikaikan postage nak cuba buat live tapi anxiety. Okay. Alright. Kak Yus pun sama juga anxiety bila buat live kan. Okay, sebenarnya memang kita kena pecah tembok juga. Tapi itulah, kalau tak pakai muka, sebenarnya boleh pakai tangan saja. Tunjuk tangan, tunjuk produk. Maksudnya apa nama dia? Kiranya kita punya kamera tu hala ke produk saja. Hala ke produk, hala ke tangan kita. Lepas tu kan kita ambil contohnya buku GEP lah contohnya kan. Sekejap ya Kak Pati tutup ni stop share. Contohlah contohnya Kak Pati sekarang ni Kak Pati buat ni contohlah kan. Contoh macam Kak Pati sekarang nak buat live lah kan, contohlah. Sekejap Kak Pati tunjuk Kak Pati sini. Ni. Ni kan. So kan kita tunjuk ni blur pula dah. Ya Allah, blur pula. Sekejap nak tunggu nak tukar video effect. Blur pula tadi. Video effect. Background none. Macam tu. So kan, nampak ni Kak Pati kan, kamera Kak Pati. So korang tak payah tunjuk muka, korang tunjuk produk. Okay, Assalamualaikum, saya Baiti. Boleh panggil Kak Baiti. Saya nak perkenalkan produk aloe vera gel. Korang pernah tak rasa selalu sakit perut, selalu ni selalu susah nak membuang? Okay, sebenarnya kan korang nak tahu
Okey korang boleh perkenalkan diri kan, lepas tu korang boleh guna buku ni Touch of Forever, korang boleh print out dan korang boleh cerita tau. Okey, hari ni Kak Baiti nak share satu peluang macam mana kita nak sihat. So korang kena tengok adakah korang ada masalah ni korang. Korang ada tak masalah ni? Ni ada tak masalah 8 tanda badan betul sini? Siapa kat sini yang rasa sembelit? Sembelit ni maksudnya korang susah nak membuang. Sepatutnya kalau kita usul kita sihat, kita ni. Lepas kita cerita. Lepas tu kita nak tahu tak usul kita macam mana? Kenapa punca? Korang boleh cerita, korang boleh guna bahan ni sebenarnya. Bahan ni ada dalam Telegram. Korang boleh print out, korang boleh cerita. Betul ke maksudnya kita just boleh macam ni je juga? Tanpa... Ya, boleh Ira tanpa tengok muka. Ira lagi, Ira speaker Ira. Ira speaker. Aduh. InsyaAllah esok Ira speaker kan? So Ira boleh tunjuk macam ni je. Lepas tu tunjukkan produk aloe vera, kenapa kena pakai aloe vera forever kan? Boleh orang boleh guna tools marketing ni. Lepas tu boleh tengok ni usus macam mana rupa, usus sihat, usus tak sihat macam mana rupa. So boleh guna. Lepas tu nak terangkan produk forever ni dia pakai tangan je. Pakai tangan je. Kalau segan nak pakai tangan, rasa macam wuduk waduk sangat kan. Pakai sarung tangan. Tak pakai sarung tangan. Lepas tu letak pakai pen ke kan, tunjuk-tunjuk kan. Kita ada apa sekian. Lepas tu nak tunjuk demo ke depan-depan ni pun boleh juga. Tak payah tunjuk muka. Banyak je. Orang Syakli pun buat macam tu korang. Syakli pun buat macam tu. So maksudnya sekarang tiada masalah. Tak ada. Kalau korang sasul ke, tersedak ke, tak nampak kan. Sebab apa? Sebab tak nampak muka. So korang boleh buat sebenarnya ya. Boleh cuba ya. Ni Boleh. pula kalau live macam ni, biasanya kita kena letak apa kat Baiti? Maksudnya dia punya kat depan yang biasa kita letak yang tu adalah berkait dengan nak jana income sebagainya tu kan. Tak Kalau ada, yang tak ni kita akan apa-apa. fokus apa topik, tak perlu. Boleh je kalau Termasuk nak. yang tu link attach, andai kata ada orang nak contact kita, dia kira menjual lah kan. Maksudnya tu macam mana? Untuk produk, fokus produk lah kan. Fokus produk. Okey, kalau nak selamat, kalau kita bila kita tunjuk produk ni secara berdepan macam lama-lama kan, kena ada SSM. Tapi andai kata kalau tak ada SSM kan, kena sekejap, lepas tu keluar ke tepi kan. Ke tepi kan, lepas tu kita nak buat demo tu, cuma hanya sekadar tuang je. Tuang contohnya. Okey, contohnya kan, kita tuang kat sini. Inilah dia aloe vera yang bagus untuk bantu korang untuk andai kata korang tak ada SSM. So tuangkan je, lepas tu buat je demo dekat situ. Macam mana dia boleh bantu korang. Okay, nampak ni ni dia rupa aloe vera dia. So apa tu buat demo kat ni. Kalau tak ada SSM lagi ataupun tak ada approve, SSM tak approve lagi dalam TikTok tu. Sebab bila kita dah buat SSM tu nak masuk RM30 je nak buat. Tapi kita pergi dekat syarikat dia lah, dekat syarikat SSM tu. Lepas tu kita dah dapat, dah download. Download je tu senang je, setengah jam je dah dapat dah SSM tu, TGA tu. Cuma bila nak masuk ke TikTok, dia ambil masa sikit. Kalau Kak Baiti, dia makan masa 3 minggu jugalah dia nak approve. Masuk TikTok tu nak approve dalam Kak Baiti punya TikTok Kak Baiti tu macam Kak Yus cepat je kan Kak Yus cepat je dah settle dah. Dalam 1 hari tak silap kan, dah approve dah. So maksudnya ikut nasib-nasib lah kan. Tapi nak beritahunya, kalau kita nak tulis tajuk pun boleh. Contohnya nak settle masalah sembelit, nak settle masalah masalah susah membuang. Kalau tak nak sebut penyakit tu, nak settle masalah angin, nak settle masalah pembuangan tak lawas, macam tu. So itulah dia. Korang cakap kenapa pembuangan jadi tak lawas, apa yang berlaku, rupanya ada toksin apa semua kan. Lepas tu itulah boleh guna tools marketing ni, boleh print out, boleh guna. Lepas tu anda kata biasanya kalau kita nak kalau biasanya kita tunjuk lah, kalau anda kata kita nak tunjuk biasanya kalau Kak Baiti live kan, Kak Baiti tunjukkan okey korang pergi ke Kak Baiti punya TikTok, Kak Baiti punya TikTok, lepas tu nanti terus klik bio Kak Baiti semua tu kan. So korang boleh tunjuk kat sini. Nanti kan kalau nak jumpa Kak Baiti, nak DM Kak Baiti, okey, tak ya? Nak pergi DM Kak Baiti, kalau korang tak ada handphone satu lagi, korang print out siap. Print out screenshot ke, kan screenshot, lepas tu korang print out.
jadikan dalam bentuk kertas A4. So korang cakap, okay nanti pergi ke saya punya bio, nampak link tree saya ni kan, klik sini. Lepas tu nanti akan nampak apa, tekan ni, nanti wasabi saya. Maksudnya join saya macam tu. Wasabi saya, hubungi saya, nanti saya akan guide macam tu. So maksudnya korang tak payah nak guna ni halah muka korang, kan. Korang boleh berinteraksi dengan pakai tangan je pun boleh juga, kan. So maksudnya tiada masalah, tiada halangan sepatutnya. Kalau kita rasa macam malu macam Kak Rina kan, lepas tu Kak Yus, Ira kan. Jadi itulah, jadi maksudnya boleh pakai tangan. Aku tak tahu nak cakap apa, terutama klik-klik bila-bila. Sebenarnya itulah tak buat lagi, Ira. Bila kita buat, contoh kalau kita ada bahan macam ni, bila kita ada bahan, kita sebenarnya dah ada bahan tau, Touch of Forever ni. Korang boleh print out, korang boleh jadikan dia bahan untuk korang bercerita, korang present. Guna je apa-apa yang tertera kat sini. Sini pun rasa masing-masing payah pun ada. Lepas tu kita boleh cakap, okay, dalam Forever Aloe Vera ni ada apa, kan. So kita boleh baca je, boleh berkongsi. Nanti lama-lama hari-hari cakap, nanti korang akan terbiasa. Sebab kat dia nampak tau, kan nampak perubahan orang-orang baru bawah tim AJL. Ada kakak tu yang baru VIP bulan lepas, masa mula-mula masuk memang tak kerti cakap apa. Dia cuma cakap apa yang tertera je. Ni kita ada Forever Aloe Vera Gel, kita ada ni jenis minuman botanical, minuman aloe vera gel. Dia baca je apa benda yang tertera kat sini kan. Tapi sekarang dia dah ada orang PM dia tahu. Bukan orang PM, dalam conversation tu bila dia dah baca, dia pun guna props yang sama tau. Prop benda yang sama. Cuma dia guna handphone. Dia buka kat handphone satu lagi kan. Tak apa kalau tak ada handphone satu lagi, kalau korang rasa macam alamak nak kena beli handphone, nak kena keluar, nak kena duit, mau nak kena 500 lagi, 600 handphone baru kan. Tak payah. Ini tak sampai 500. Ini tak sampai 100 pun. Ini berapa puluh ringgit je kan. So berapa belas ringgit je. So boleh print out. Lepas tu korang boleh jadikan dia sebagai tools marketing. Tengok sini structure penyakit macam mana asalnya kan. Contoh kalau korang ada masalah pembuangan tak lawas kan. Sebenarnya dia datang pada sistem. Sebenarnya datang pada organ. Kalau membuang tak lawas, sebenarnya organ ni adalah usus yang ada masalah. Rupanya bukan setakat usus. Rupanya daripada tisu usus yang ada toksin, yang ada masalah. Daripada tisu tu rupanya sel yang ada masalah. So maksudnya korang boleh guna prop ni untuk jadikan bahan cerita korang, bahan presentation korang masa dalam live tu. Benda dah ada dah. So kakak tadi tu, Gak nampak, kakak tu masa awal-awal pun tak reti. Tapi bila sekarang, ya Allah, dia dah lancar sebab benda live ni kita akan buat benda yang sama tau. Dia tak macam video. Video kita selalu akan jadi burn out sebab kita rasa macam apa aku nak post hari ni. Macam tu. Kalau video, betul tak? Setuju tak? Kalau kita buat video dekat TikTok, kita akan jadi macam apa nak buku tu Kak? Ada dalam ni. Nanti Kak Bati share dalam grup ya. Dalam grup. Okey. Apa aku nak cakap? Apa aku nak buat live? Apa aku nak buat video hari ni? Betul tak? Kalau kita buat video TikTok, kita akan cari bahan, cari bahan yang berlainan dengan semalam kita punya video. Tapi live tak payah. Live ialah benda yang sama diulang-ulang, dia cakap-cakap pada setiap hari sebab kita akan berjumpa orang yang berbeza sebenarnya. Kalau orang yang sama pun dia akan lagi bertambah seronok dia cakap. Mesti dia tanya, sakit perut boleh tak? Sakit ni boleh tak? Sakit ni boleh tak? So membuatkan lagi akan ada banyak engagement kan, interaksi dengan audience tu. So dan produk kita ni memang dah terkenal tau, memang orang dah tahu dah. So dah orang tahu. So sebab tu bila kita promote tu, sebab jarang kita nampak orang Forever promote kan, tu tak. Yang sekarang banyak promote pasal peluang perniagaan, peluang jadi income kan. So ada seorang dua je yang buat promote Forever tu. So Kak Wati nampak, Masya Allah, banyak je orang tanya dalam tu, saya sakit ni boleh tak? So maksudnya kita terus je ajak orang tu pergi ke ni kan, ke kita punya TikTok lah, kita punya Linktree ke, kita punya bio ke apa semua. Gitu. So maksudnya boleh sangat So boleh. Cuba. Kak Yus kalau boleh cuba buat pelan-pelan kan. Buat pelan-pelan. Kak Yus dah ada SSM dah approve dah.
Gitu kan. SSM dah approve dah. Walaupun Kak Yu baru 200 lebih je kan. 200 lebih ke 300 follower. Tapi dah boleh buat live. Sekarang ni, ya Allah, forever pula. TikTok bermurah hati tau. 300 lebih pun dah boleh buat live. 200 lebih pun dah boleh buat live dah. Tak ada nak tunggu sampai 1000 boleh buat live. 300 pun dah boleh buat live dah. Cuma dia tak ada link yang servis tu. Tapi tak apa, boleh tunjuk. Boleh tunjuk dekat depan tadi kan, kat saya tunjuk tadi. Boleh tunjuk dekat, kita buka, kita print out sesiap, kita screenshot, kita print out kan. So kita tunjukkan, okay, nanti kalau nak hubungi saya, klik kat sini ya, pergi kat bio saya. Tekan saya punya gambar, pergi kat bio saya ni, nampak kat sini. Ni boleh hubungi saya kat sini. Gitu. So maksudnya kita boleh gunakan apa kesempatan kita ada lah. Andai kata kalau kita ada yang butang servis tu, lagi bagus lah kan, supaya orang klik, patut orang terus wasabi kita je. Tapi kalau tak ada, it's okay. Ataupun kalau kita macam contohnya, macam ni kan, jap. Contoh macam Kak Baiti ada ni tau. Ada, tapi tak tahu Kak Baiti ni tak boleh buka. Tak boleh tunjuk yang Kak Baiti punya. Maksudnya satu lagi akaun Kak Baiti tu, dia ada buy now. Ada buy now. Sekejap ya, Kak Baiti tunjukkan. Ada tak buy now kat sini? Sekejap ya. Siapa dah buat dah? Ni Kak Baiti start share. Akaun apa Kak Baiti? Akaun TikTok ke? Boleh letak? Boleh letak MN. Boleh. Ni dah Kak Baiti tunjukkan ya. Bismillah. Sekejap ya, Kak Baiti tunjukkan. Ni, nampak tak? Order here. So maksudnya bila korang buat live, korang boleh cakap, okay, kalau ni nanti boleh klik sini. Nanti klik sini. Bila klik sini, nanti dia akan keluar apa tau? Ni dia. Nama, nombor phone. So maksudnya kita boleh arah je. Kita boleh arahkan je customer tu. Kan, kita tunjukkan, kita screenshot je kita punya. Okay, kalau siapa nak order kan, okay, boleh klik kat sini, bagi nama, nombor telefon, nanti Kak Baiti hubungi. Nanti Ira hubungi. Macam tu. Yang ini nak buat, tapi kalau ini nak buat, kena ada SSM baru boleh buat lah. Ini. Ada SSM baru boleh buat order here ni. Contoh macam kita punya ni pun sama juga. Apa nak kena pilih, sedangkan boleh dapat 3 sekaligus. Berita baik. Sekarang tak payah pilih-pilih lagi dah. Ini. So that nanti kalau orang order, dia boleh terus je order kat sini. Ini dia Trio Family Pack. 3 Anda kata kalau tak dapat lagi SSM, okay, boleh cakap, okay, screenshot ini kan, screenshot print out. Lepas tu cakap, okay, boleh hubungi kita kat sini. Kalau kita buat live, sebenarnya di dalam live tu dia ada servis. Servis tu pun boleh klik, lepas tu nanti dia akan keluar beg hijau, beg biru. Beg biru. Kan? Tapi Kak Baiti pun baru buka lah khusus untuk produk. Sebab sebelum ni Kak Baiti ada TikTok tu, page TikTok satu tu untuk bisnes. Untuk bisnes. So Kak Baiti tak campur aduk lah. Sebab Kak Baiti tak nak tukar nanti beg merah, beg biru semua kan. So Kak Baiti buat dua yang berlainan lah kayaknya. Kalau nak buat live dekat live produk, kita boleh buat dekat satu lagi account TikTok. Kalau nak buat live tentang bisnes, peluang jadi income, kita buat dekat sini. Sebab di sini kalau untuk jadi income, dia keluar beg merah. Kalau sana tu dia keluar beg biru. Gitu. So jadinya tu tak ada masalah, insya-Allah Kak Yus, Kak Ina kan, Kak Lina kan. Kalau malu kan, tak payah tunjuk muka. Kalau bisnes memang kena tunjuk muka. So korang tak payah tunjuk muka. Korang niaga dulu. Sebab kita ni bila kita malu tu, sebab satu kita belum ni kan, terbiasa ke hadapan. Nanti bila terbiasa ke hadapan, bila kita dah selalu bercakap, kita kan jadi lama-lama kita kan jadi macam dah terbiasa, dah tak segan lagi dah. Insya-Allah. Saya pun sama dulu, saya pun malu juga, tapi bila dah terbiasa kan, tu jadi tak malu. Okay, Acajang selalu mudi, Selalu mudi ni macam ni nak cakap dia mudi tu sebab apa Acajang? Kena tahu sebab apa Acajang mudi tu. Sebab sakit ke? Sebab seorang-seorang rumah ke? Macam mana? Kan? Okey.
Kalau no terikat, okay, Kak Noni tadi convert engagement ke sales. Okay, convert engagement ke sales maksudnya dah dapat dah engagement. Maksudnya Kak Noni, maksud tu orang dah masuk ke dalam grup ke macam mana Kak Noni? Dah masuk dalam grup. Kak Noni setakat ni dalam grup Kak Noni berapa orang? Berapa orang dah masuk dalam grup Kak Noni? Grup prospek Kak Noni? 8 orang. Okey. Dia sebenarnya 8 orang tu belum cukup lagi Kak Noni. Belum cukup lagi. Kalau saya sendiri pun memang kena ramai. Kalau Kak Pidah tu, Kak Pidah, Coach Lin pun kan, memang dia orang ada ramai orang dan baru boleh convert sale. Dia kena ramai Kak Noni. Memang kena ramai, kena beratus sebenarnya. Dan satu lagi, okey, memang kalau ikutkan julat, memang kita tengok bila kita tanyalah, contohnya saya sendiri dapat close 10 orang VIP contohnya kan, bulan-bulan sebelum ni saya bulan Jun saya dapat close 10 orang VIP. So tapi dalam kolam saya tu ramai. Kolam saya, kolam pertama ada dalam hampir 900, kolam kedua dalam 100 lebih. So total dalam 1000 lah macam tu. So 1000 orang follow, 1000 orang masuk dalam kolam 10. Macam tu. Kan, jadi sama juga Kak Pida. Kak Pida pun kalau kita tahu Kak Pida ni ada macam bulan lepas dia dapat 20 orang VIP tau. Dalam grup dia tu dia ada 3 ke 2, dia ada 3 sebenarnya, 3 grup dan total tu semua 2000. 2000. Coach pun sama juga. Coach pun lebih kurang 1000 lebih jugalah. Portion pun sama 10 VIP juga. So maksudnya memang ramai. Memang kena ramai sebab yelah kita tak tahu kan background orang tu, kita pun tak tahu sama ada kita dapat orang yang tepat ke tidak kan. So bila ramai-ramai tu, so tu yang dia jadi possibility untuk kita close tu lebih berjaya. So maksudnya kena banyak lah kat ni, kena banyak. So ingat tak masa questionnaire itu dia kata apa ya? Kena fight dapat 100 orang kan? Kena fight dapat 100 orang dalam kolam kita. Dalam berapa bulan? 3 bulan tak silap saya kan? 3 bulan ke 2 bulan macam tu. Kan ada question dia buat timeline kan? Kena fight dapat 100 orang. So memang kena ni lah. Maksudnya dan macam mana nak membuatkan orang, nak membuatkan orang masuk dalam kolam kita, itu paling penting sekali. Sebelum kita nak close sale tu, insyaAllah nak close sale tu sebenarnya, membuatkan kita close sale, satu kita kena ada engagement tau dalam kolam tu. Kita kena meriah dengan 3 bulan yang cajang kita kena meriah dengan info. Meriah info tu sebenarnya follow up, teknik follow up. So bila kita banyak info-info dalam tu, contoh macam saya sendiri ada masa saya hantar morning calls kan, lepas tu ada masa saya hantar tentang info produk, info tentang testimoni kejayaan, lepas tu testimoni testimoni produk, lepas tu tentang bisnes. Tu semua lah teknik follow up yang kita kena isi dalam grup kita tu, dalam kolam kita tu. Membuatkan orang ni, dia masuk dia nak tahu tentang bisnes kan. So kita kena sentiasa ada follow up lah. Kena sentiasa ada info dalam tu. Sebab kenapa kalau tak ada info, buat apa diorang nak masuk dalam tu kan. Sedangkan kita kan cakap kita nak hantar info. Selain pada kita nak hantar info bisnes, memang kita sentiasa kena ada info. Lepas tu satu lagi tu kita kena ada personal branding kita. Personal branding kita sendiri. Maksudnya Kak Noni kan ada personal branding Kak Noni ialah cerita pasal bisnes, cerita pasal apa? Bisnes, cerita pasal apa? Motivasi kan. Kak Noni kena copy, kena satu hari satu video Kak Noni hantar balik dalam grup tu. Video-video yang Kak Noni dah buat tu. Itu personal branding Kak Noni supaya diorang nampak Kak Noni siapa. Oh, seorang yang sentiasa memberi motivasi, sentiasa memberi. So itu personal branding kita. Kita nak bagi orang percaya nampak kita ni seorang coach. Bila kita nak suggestkan orang produk, bila kita nak suggestkan orang peluang jana income, kita kena tunjukkan diri kita sebagai seorang coach kepada dia. Seorang upline, bakal upline. Kau ni aku ni pakai upline kau tau. Macam tu lah. Aku ni pakai upline kau tau. Gitu. So kita kena bertindak macam coach kan. So Kak Noni kan dah biasa, dah banyak video-video tentang motivasi lah apa semua kan. Kak Noni hantar balik dalam tu, share link dalam tu. Satu hari satu video ke kan. Di samping kita boleh buat masa lah, mungkin 8 pagi kita punya morning call. Lepas tu
Macam coach ni sini ajarlah 8 pagi morning call, 7.30 lah morning call, lepas tu 10.30 testimoni produk. Testimoni produk kan saya ada share dalam grup sihat tu kan. Boleh guna letak dalam tu. Boleh guna letak dalam tu. So supaya dia nampak kita ni memang ada produk, ada testimoni semua. Nanti dia orang tanya, sakit kencing manis ada tak? Sakit kunci kontor ada tak? Lepas tu testimoni produk, lepas tu nanti pukul 12 nanti info tentang syarikat, pukul 4.30 testimoni kejayaan, pukul 6 pengenalan diri. Maksudnya cinta tentang diri kita sendiri. Apa personal branding kita. Macam Kak Oni dah buat personal branding pasal motivasi kan. Boleh je letak. Itu membuatkan. Kalau kita datang program. Kak Oni itu datang program yang TikTok tu kan. Buat sedikit video. Nak tunjukkan bahawa Kak Oni belajar. Kita ada kena beritahu dalam tu. Sebenarnya kan bila kita buat video, kita kena sampaikan yang kita, apa tujuan kita nak buat video tu. Kita cakap, okay, aku buat video ni supaya orang nampak aku ni. Orang nampak aku ni belajar, orang nampak aku ni ada proses. Supaya aku nak prospek aku ni, ataupun customer aku ni, ataupun bakal eagle aku ni dia nampak. Nak belajar ni memang kena ada proses dia. Itu proses belajar. So kita buat business, kita buat video nak tunjukkan bahawa kita pergi program, kita pergi belajar, kita masuk MMC ke contohnya kan. Supaya nampaklah ni proses pembelajaran kita. Supaya dia accept. Ada team, ada cikgu, ada mentor kan. Sebab kita pun cakap dalam live kita kan. Ada mentor, ada coach yang akan guide, ada kelas. So itulah bukti dia. So kita kena buktikan kan. Even dalam live kita pun kalau boleh kita kena buktikan. Lepas tu kalau saya buat live, saya akan pakai 2 device. Saya pakai dua handphone. Satu handphone untuk kita pancarkan muka saya, kat muka saya cakap. Satu handphone untuk saya tunjukkan, buktikan. Saya kata kita punya bisnes kita ni ada kedai online kan. So kita tunjukkanlah kedai online kita tu pakai handphone kita satu lagi. So barulah kepercayaan customer tu nak masuk ke kolam kita tu lebih tinggi kan, sebab kita nampak kita tunjukkan lepas tu kita ada sistem ke, kita ada bukti-bukti kejayaan ke kan. So kita boleh tunjukkan amount, figure income semua tu gitu kan. So itulah dia maksudnya, dan kena buat banyak lah ya Kak Nauni, kena ni mungkin itulah maksudnya nak masukkan ramai orang dalam kolam tu. Satu live kita pun kena perbaiki, maksudnya kita kena ada bukti lain kan, kita kena tunjukkan. Kalau anda kata itulah kena pakai handphone satu lagi untuk tunjukkan yang kedai online kan. Macam tu ya. Tak ada 2 handphone macam nak tunjuk. Kalau tak ada 2 handphone itulah macam mana nak cakap kena print out lah, kena tunjuk something dalam bentuk kertas ke, ataupun kalau Kak Doni ada laptop ke apa ke, ada laptop tak? Satu yang boleh tunjuk. Ada. Kalau ada laptop, then boleh tunjukkan ke laptop. Maksudnya nanti boleh mirror. Boleh mirror tunjuk kan. Tunjuk kat sini. Ni macam mana kita punya sistem. So maksudnya kena buat something. Ataupun tunjuk laptop macam ni lah. Maksudnya laptop sini. Kak ni letak sini. Letakkan video macam ni kan. So kita tunjukkan. Ni kenapa saya ni? Sekejap saya keluarkan diri saya pada sini. Maksudnya kena laptop tu mungkin kena pancarkan lah kot. Kena pancarkan ke depan. Kena pancarkan. Saya nak buat ni. Stop share. Kena pancarkan macam ni kan. Kena pancarkan macam ni so that kita boleh tunjukkan. Okay. Alright. Macam ni saya nak buat. Stop share. Okay. Alright. Tadi siapa tadi? Kat screenshot tepek kat handphone anak boleh ke? Screenshot tepek kat handphone anak. Screenshot.
Boleh apa tu? Maksudnya apa? Dah screenshot macam mana? Tak ada dua handphone. Macam nak tunjuk screenshot tape kat handphone anak. Boleh ke? Screenshot maksudnya kat mana? Screenshot kat tape, screenshot kat tape. Oh ni, Ida boleh sebenarnya kan sebenarnya boleh buka apa yang tu online, kedai online tu ke? Apps tu ke? Apps tu sebenarnya apa nama dia? Sebenarnya kita boleh download apps tu, kita boleh download dekat telefon satu lagi. Boleh. Kalau macam Ida boleh macam Kak Baiti pun ada 2 telefon ni kan. So Kak Baiti download. Kak Baiti buka dekat sini. Ida pukul 11. Kak Baiti buka dekat apps ni, dekat apps handphone anak tu, Ida masuk dalam App Store dia tu, Play Store tu kan, download Ida punya apps tu. Kak Baiti buka. Kak Baiti sebenarnya kalau urusan nak beli barang dekat handphone lain, tapi ini lebih kepada nak display je, nak buat live je. Tak guna pun handphone satu lagi tu. So maksudnya itu hanya sekadar nak guna. So boleh. So Ida boleh minta mak anak ni buat live sekejap setengah jam je nak pinjam handphone kau kan, untuk mak buat live, untuk mak jadikan je screen untuk tunjuk handphone kat dulu kat handphone satu lagi, tapi dia letak error bila klik FB portal. Dia datang error. Saya dulu dia kata error bila klik FB portal. Kenapa Saya dulu kat handphone satu lagi, tapi dia kata error bila klik apa. Kenapa tu kat ni? Cuba uninstall, lepas tu install balik. Kalau saya boleh buka dua-dua handphone saya ni, saya boleh buka apps yang sama juga. Kadang-kadang tapi memang kalau sistem sebenarnya kalau kat Android memang lagi bagus sebenarnya. iPhone kadang-kadang dia problem. Tapi maksudnya boleh jadikan ni handphone satu lagi tu handphone Nokia pun tak apa, untuk jadikan dia screen saja. Maksudnya semua bahan-bahan letak dalam handphone ni untuk jadikan display. Gambar chat ke, gambar gambar tadi yang semalam yang pasal Kak Ramnah tu kan. Boleh jadikan dia testimoni. Cakap testimoni daripada tim kita, walaupun bukan tim Eka Jutaan Lang, tapi dia pernah tim BOI juga, tim kita semualah kan. Sebab of course Kak Ramnah tu bila dia nak buat bisnes pun dia mesti pakai testimoni kita semua. Testimoni kita semua, testimoni Kayap, testimoni Ezima semua dah masuk dalam testimoni BOI. So dia menggunakan testimoni kita belaka dah satu tim kan. Dia pun hantar tim-tim kita masuk dalam GB Papa Berry ke, mana tahu Papa Berry pun boleh closekan tim dia kan. So kita boleh claim lah, itulah testimoni kita. So kita cakap ni opah ni, Allah, opah pun 6 orang cucu pun boleh berjaya dapat Forever to Drive. Walaupun kita tak pernah, tak apa, kita nak menunjukkan bahawa ada orang dah pernah dapat, ada orang mampu dapat kan. So mungkin kat luar sana korang yang ni tiba giliran korang yang InsyaAllah mudah-mudahan korang punya giliran pula selepas ni. So hari maksudnya kita boleh gunakan gambar-gambar yang income ke apa boleh tunjuk sosmed. So itulah kalau ada handphone, tapi walaupun handphone Nokia pun, handphone murah-murah, dia sekadar nak jadikan screen. Sebabnya dah teknologi sekarang kan, kita kena kena ikut semasa macam tu kena ikut semasa. Sebab sangat mudah sekarang ni. Tu yang kata sekarang ni senjata kita tajam tau, compare tu dulu senjata agak tumpul, tapi senjata tumpul pun kita boleh barang kontot pun kita boleh kan. Sekarang pandang kita panjang. Sebab kenapa boleh panjang? Kita buat live dia dah ramai orang boleh tengok. Sampai macam tadi saya buat sampai hampir 1,000 orang tengok live saya kan. Walaupun tak semua yang masuk dalam ni, tapi sampai 1,000 orang boleh tengok kita. Cuba kita buat secara offline. Mau tak 1,000 orang kumpul tengok live kita? Tak mampu kan? Betul tak? Kita kena pergi seorang-seorang, lepas tu ada kena rakan lagi, kita nak naik nak pakai baju ni cantik lagi, nak wangi-wangi lagi. Lepas tu kita nak pergi naik kereta, nak pergi jam dah pun minyak semua kan. Lepas tu sekali balik tak close kan. Kita maksudnya dulu kita lagi struggle tau, lagi susah. Sekarang tak ada, tak payah punya cantik pun, orang mana tahu kita tak mandi pun
Kan? Tak mandi lagi pun orang mana tahu kita tak mandi. Kita buat live, okey? Lepas tu tak nak tengok muka bangun-bangun tidur. Tak make up, tak apa, pakai tangan je. Pakai tangan je. Gitu ya. Sangat mudah ya, insya-Allah ya. Kena kita kena betul-betul berjuang. Kalau tidak kita jadi jadi ketinggalan ya. Okey. Alright. So, rasa tak ada apa. Kalau no kan, terikat dengan kerja, sekarang perlu korban juga dan capai impian. No kena ni lah. Lagipun no, sini no, memang kena curi masa tau. Semua orang tak ada masa. Kak Baiti kalau ikutkan tak ada masa juga. Tapi, kan, kita kena curi juga masa. Masa ni dia memang tak, kalau kita nak cari masa memang tak ada. So, kena curi masa. So, no kena curi masa apa yang tak mula kerja. No boleh masa apa? Pukul 5 pagi boleh. 4 pagi boleh. Kak Zainul Sarinin tu umur 62 buat live pada pukul 4 pagi tau. 4 pagi. Dia 4 pagi pun buat, pukul 8 pagi pun buat. Ni, kalau tak tengok Kak Zainul tu, Cik Ju. Cik Ju yang ada 4 orang anak tu. Yang dia kan, dia cakap, belah malam dia tak boleh buka handphone. Suami dia balik belah malam, tak boleh buka handphone dah. So, dia kena bermula daripada pagi, pukul 5 pagi, sampai pukul 6 petang sahaja. Tapi dia boleh manage buat 5 live. 5 live tau. Sebab apa tau? Sebab, Alhamdulillah. Sebab, itulah, dia buat live dalam setengah jam 45 minit macam tu. Tak lama. Tapi dia buat, itulah dia buat ikut peak hour. Contohnya pukul pagi pukul 5 pagi macam tu kan, sebelum anak-anak bangun, dia buat live. So lepas tu nanti pukul 8 pagi, lepas tu nanti pukul 10 macam tu, lepas tu pukul 12, lepas tu pukul 3, pukul 5 macam tu. Dia buat pukul 8, 12 macam tu, 8 ke 11 macam tu. Pukul 5, 8, 11, 3, 6. 3-5 macam tu. Lepas Zohor, lepas tu lepas asar. So tapi pukul 6 dia dah malam dia dah tak buka handphone. So boleh je dia 5 live dia buat. Sebab itulah dia, walaupun dia supervisor, walaupun dia belajar takat dah 5 saja, tapi dia boleh sign up 7 orang VIP daripada TikTok saja ya. Tak ada simpan stok. Dia tak ada stok. Kak Cik Ju ni. Cik Ju pun orang susah juga. Suami kerja biasa-biasa je. Dan dia ni pun orang yang apa yang kata, dia ni pun Kak Baiti ni. Dia ni pun kira orang tak banyak tinggi kan. Belajar takat darjah 5 saja. Macam ni Kak Baiti nak buat. Okey. Boleh ya. So maksudnya kalau no rasa macam okey, siang tak boleh sebabnya kena tolong suami meniaga buah. Dan buat pagi sebabnya TikTok ni tak tidur tau korang. TikTok tak tidur. Kalau kita buka pagi buta pukul 2 pagi pun ada orang menjual kan. Tapi kena konsisten dah supaya algoritma TikTok ni dia boleh baca kita. Kita selalu post, selalu like kat mana, nanti dia akan push orang kat kita. Tapi kena konsisten. Jangan harap satu dua live dah kita nak harapkan orang beribu-ribu masuk live kita. Tak boleh macam tu ya. Kita kena tahu algoritma TikTok ni, dia kena tengok konsistensi. So kalau no tak boleh nak buat siang, tak boleh buat malam, dan buat pagi buta pukul 5 pagi waktu tahajud tu. Kan, lepas bangun tidur sembahyang tahajud, lepas tu buat pukul 5 pagi. Dah dapat setengah jam pun cukup. Boleh no? Kena nak capai impian kena macam tu. Sebab Fakih pun macam tu. Fakih pun buat sampai 5 pagi, sampai pagi pukul 8, pukul 10, pukul 12, pukul 2, pukul 5 dia buat. Masya Allah. Sebab tu diorang Fakih tu boleh dapat Kak Ramnah tu, Allah bagi. Padahal dia dapat seorang saja. Dapat seorang pun kita kan, sebab tu dalam Forever sangat senang. Dapat seorang saja orang gila bawah kita kan, orang dapat seorang saja orang yang buat betul-betul. Ya Allah, kita punya ni Masya Allah kan. Bukan dapat banyak tau. Kalau company lain dapat banyak, kena 6 kaki lah, kena maintain 6 kaki apa.
macam Kak Fakia tu dia dapat seorang saja. Tu Kak Ramnah tu saja. Membuatkan dia di-push, dia pun dapat settle forever to drive. Dia pun income pun dah cecah 25,000 macam tu. 25,000. Ya, Fakia tu. Dan dia tu, sebenarnya dia tu, tak tahu tak, dia tu 8 tahun tau. Dia tu masuk forever tahun 2018. Dia jadi manager, tapi manager yang biasa-biasa je, income 1,000, income 2,000 macam tu. Kan kejap-kejap dapat boleh buat 5 cc, kejap tak boleh buat 5 cc. So maksudnya dia tahun 2018 orang lain jadi manager, semua dah jadi CBM, dapat promotion to drive kan. Dia tak dapat. Sampai sekarang Allah bagi tahun 2026. Bermaksud apa? 8 tahun. Andai katalah kalau dia rasa dia buat tak dapat kan, dia stop. Agak-agaknya tahun 2026 ni terjadi tak impian dia tercapai? Tak jadi kan? Tapi dia stay jugalah, walaupun susah payah ke, dia buat 5cc tu ke susah, tapi dia still lagi dia buat dan dia ikut trend. Dia kata trend masa ni dah masuknya dulu, dia dulu pun dia nampak dia pun rajin juga buat video dulu. Tapi itulah video dah bukan trend dia, sekarang trend TikTok kan. So tu yang dia pun cepat-cepat belajar macam mana nak buat TikTok. Dan masa dulu Kak Bati nampak TikTok dia masa bulan 11, dia start bulan TikTok ni bulan 11. Dia cakap bulan 11, bulan 12 masa tu. Masa tu pun bodoh-bodoh juga. Dia punya banner tu macam bodoh-bodoh juga. Tak pandai juga, tak pro juga. Tapi lama-lama belajar lah kan. Belajar bagi cantik. Sekarang dah pro lah kan. Tapi yang bagus dia kata, TikTok ni tak payah kita fikir benda lain. Kita akan cakap, kalau kita buat 5 masa tu, 5 lah bahan yang sama. Tak ada kita nak fikir macam video kita kena cari bahan lain. Kalau video hari ni cerita pasal aloe vera, esok kita nak cerita pasal omega pula, esok cerita pasal lain pula kan. Tapi kalau TikTok ni benda yang sama je diulang-ulang. Sebab itulah lama-lama kita kan jadi pro, lama-lama kita jadi macam tak malu dah. Automatik nanti ya. Okay, so dah pukul 11 suku dah. Okay, semua dah mengantuk dah kan. Okay, so Kak Bati rasa tu sajalah daripada Kak Bati. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini kan, jadi semoga semuanya dikurniakan kekuatan, ketabahan, maksudnya diberikan kegigihan, perasaan rasa gigih nak berjuang, gigih untuk capai impian, gigih untuk kita berjuang betul-betul lah peluang yang kita ada ni kan. Kita kan tengok peluang kita sebenarnya jauh lebih hebat, jauh lebih bagus daripada bisnes lain tau. Kak Bati pun kalau Kak Bati diberi peluang untuk kembali balik bisnes dulu, Kak Bati rasa tak nak. Kak Bati tak nak. Cukuplah bisnes forever. Tak payah buat banyak sampai banyak bisnes pun. Dulu kan Kak Bati buat bisnes, contohnya bekam, mesti ada side bisnes lain. Kak Bati buat MLM lah, Kak Bati buat apa namanya? Kak Bati buat forex, bukan forex, fund maka fund lah, masuk pelaburan lah apa, lepas tu masuk emas lah, masuk macam-macam lah, sambil maksudnya Kak Bati nak menjadi income tambahan kan. Lepas tu masuk apa lagi, macam-macam lah Kak Bati jual juga tau. Dulu masa Kak Bati buat bekam, masa Kak Bati buat meniaga cakutiau pun sama. Mesti ada tambahan bisnes lain yang Kak Bati buat, sebab apa, bisnes tu tak cukup. Bila Kak Bati buat bisnes forever, cukup satu ni saja. Dah cukup dah cukup banyak income tu, dan lebih relax kan, lebih mudah untuk dibuat kat rumah kan. So jadi tapi kita kena berjuang sampai kita boleh dapat income yang apa, tidur pun duit masuk, income tak tumbang tu, income 5 angka tak tumbang ya. Okay, so jadinya InsyaAllah jumpa lagi akan datang. Terima kasih pada semua yang sanggup korbankan masa kita usaha pada malam ini. Semoga apa yang kita bincang pada malam ini dapat kekuatan, dapat sedikit orang dapat inspirasi, motivasi untuk kita terus berjuang ya. Okey, boleh semua? Okey, last sekali Kak Bati nak share satu je lagi. Sekejap ya. Last sekali kita punya declaration, boleh tak? Okey, alamak. Sebenarnya tak habis lagi dah sebenarnya slide ni. Tapi tak apa. Kita ni. Tak apa, nanti akan datang kita boleh deklarasi kebangkitan. Kan. Kena baca ni korang. Saya memilih untuk bangkit. Saya memilih untuk memimpin. Saya memilih untuk membantu lebih ramai orang berjaya. Kena deklarasi kita ni. Kita nak bangkit untuk terus maju jaya, untuk terus kita azam kuatkan keazaman untuk kita capai apa yang kita nak capai lah pada
tahun ini ataupun 3 tahun akan datang. Macam ni, kat sini kita kena koreksi juga kenapa kita masih bersama forever. Kenapa kita masih memilih forever? Macam Kak Baiti kan, kenapa Kak Baiti kena tanya. Macam Syajang, macam Kak Lina, kenapa masih bersama forever? Apa istimewa forever yang membuatkan kita tak lepaskan? Kalau contohnya Kak Lina pun dah pernah berhenti, kenapa patah balik kan? Ira, senyap kan? Tapi kenapa masih buat 5 sisi? Kan? Walaupun senyap-senyap tapi kenapa masih buat 5 sisi? Okey, dan apa impian kita 3 tahun akan datang, dan mesti kita kena buat satu perubahan yang kita kena komit bermula hari ini. Okey? So hopefully apa yang Kak Bati kongsikan tadi, kan, macam mana korang nak buat live semua tu dengan mudah. So hopefully korang boleh komit. InsyaAllah benda tu tak ada nampak muka pun boleh, pakai tangan pun boleh. Kan? Kena komit buat perubahan yang luar biasa lah, perubahan yang kalau sebelum ni menjadi halangan, tapi lepas ni tak menjadi masalah lagi pada korang ya. Okey. So tu daripada Kak Baiti. So kita sudahi kita punya